redha dengan sabar tu adalah tenang. Tenang ada dua cara. Tenang dengan pil tenang, tenang tanpa pil. Tenang dengan pil tenang lah. Tuan tahu lah, pil banyak, pil tenang banyak. Banyak. Kan banyak pil tenang. Tapi Nabi ajak kita tenang tanpa pil. Yang itu yang saya nak ajak sekarang. Saya nak ajak orang supaya orang kembali tenang tanpa pil. Dan dia pil anxiety kan pil tenang. Betul. Kan? Xanax adalah pil tenang. Bila dia tenang, dia akan sembuh lah simptom dia. Jadi saya ajak orang hari ni untuk kembali tenang tanpa pil. Dia kena redha, dia kena terima. Nombor satu tadi kan tahu dengan kenal. Nombor dua, dia kena percaya dia ada anxiety dan terima hakikat dan berdamai dengan takdir. Yang ketiga, dia kena ready. Yang keempat, dia kena ada plan. Yang kelima, dia kena busy dengan divert. Yang keenam, dia kena fokus. Yang ketujuh, dia kena ada share dengan support. Yang ke-8, dia kena redha. Yang ke-8, dia kena positif. Itu 9 step untuk nak ambil anxiety dan berubat. Antara banyak-banyak penyakit Dr. Man, pasal apa pilih anxiety? Nombor satu, sebab saya mengidap. Oh, Dr. Man sendiri ada anxiety? Saya mengidap anxiety daripada 34 tahun lepas, umur 20. Oh, dah lagi lama. Jadi bila saya mengidap anxiety, saya merasai lah. Saya merasai benda yang orang tu pernah rasa. Tapi masalah tu bukan nak rawat anxiety. Bukan. Kita bukan GP ni, bukan klinik demam batuk sesama. Klinik apa, Dr. Man? Klinik TTDI. Klinik TTDI kita ada 5 cawangan. Dulu kita ada 12 cawangan. Masa COVID kita tutup 7, tinggal 5. Tinggal 5 cawangan kat RPJ dengan KL. Tapi sekarang saya fokus untuk rawat anxiety dan buat untuk manage surgery, laser, kutil dan sebagainya. Jadi bila saya mengidap anxiety, satu hari saya jumpa kes anxiety yang sangat-sangat pelik, yang melibatkan fizikal. Oh ya? Nanti kita cerita. Menarik. Jadi sejak tu saya tengok makin hari makin ramai. Selepas COVID, kes anxiety makin meningkat. Setiap hari jumpa. Dan saya sembuh anxiety saya selepas 5 tahun lah. Jadi saya tahu macam mana nak sembuh anxiety tanpa ubat. Oh, sini ramai anak sebenarnya. Sejak tu lah yang saya jadi fokus. Bila makin ramai orang pesakit anxiety datang, saya terpaksa kena fokus dia orang. Itu cerita asal lah macam mana saya fokus. Dan Dr. Man ada anxiety 30 tahun lebih. 34 tahun. Sejak mungkin sebab belajar medik ke apa ni? Saya sebenarnya keturunan saya lah. Mak saya ada anxiety, bapak saya anxiety, adik-beradik saya 7 orang ada anxiety. Tapi saya dapat anxiety attack, panic attack. Yang pertama sekali masa saya masuk medik lah. Masuk medik sebenarnya bukan kerana masuk medik. Masuk medik kerana ikut kawan-kawan. Bukan sebab minat. Nak jadi doktor. Saya tak berminat. Saya orang kampung, nelayan. Bukan saya tak minat doktor. Saya takut darah kan. Saya takut darah. Dulu masa klinik, kalau masa kecil dulu masuk sakit katai-katai, eczema ke, kudik, kurak apa semua kan. Demam ke. Mak ajak pergi klinik, kerajaan memang tak mau. Bau takut. Faham. Klinik gigi memang tak mau. Tu bukan klinik. Bukan luak lagi. Kalau luak lagi lah. Kat ke sekolah kalau doktor gigi datang kan, Allah dia punya lari lah. Sembunyilah jamban. Apa kad hijau Kad hijau kan. Ngengau kan. Takut lah. Betul. Dia pun kalau dia orang gigi datang, dia orang cari doktor. Ni bukan doktor lah, masa tu kecil kan. Cok dok mana? Cok dalam jamban. Tu dia. Sembunyi. Jadi saya ikut kawan-kawan yang baik dengan saya lah. Kawan-kawan saya ni yang baik dengan saya sejak dari matrik. Saya sekolah kampung, lepas tu sekolah sekolah Semanyonyo, sekolah Kedah, lepas tu sekolah Cengai kan. Sekolah biasalah, bukan sekolah asrama penuh. Lepas tu pergi ke sekolah Syed Omar. Daripada sekolah Syed Omar tu, sekolah sains, bukan sekolah sains, sekolah Syed Omar biasa, sekolah ada sains lah. Tapi saya dapat masuk matrik. Sejak saya masuk matrik tu kat sekolah Lamsyah, saya culture shock. Depo semua MRSM, sekolah sains kan. Mereka punya cerdik, kepala otak besar-besar, rambut dah ni lah semua kan. Mereka pergi kelas, mereka pandai. Mereka pergi kelas, mereka dah pandai dah. Kita yang tergigih kan? Kita yang tergemuk-gemuk lagi. Kita tak kerti kan, slow. Mereka petang main bola, kita main bola. Mereka boleh A, kita boleh E. Okay. Lepas tu, berkawanlah dengan kawan saya baik ni. 2 orang ni sangat-sangat baik kat dorm saya tu, kat sekolah Lamsyah. Sekarang Dr. Syahrudin, ENT dekat Ikrom Melaka. Yang seorang lagi engineer, dia jadi Datuk dah, Fauzi tu. Datuk Muhammad Fauzi daripada Kulai, saya rasa Kulai, Johor. Dia lah, daripada 2 orang ni lah. Selepas exam pujian ni pertengahan pertama, saya dapat E, D, C, E, tak ada B, tak ada A.
Oh. So balik saya murung diam tu. Kawan saya duduk dom saya kiri kanan kan, katil macam dom askar kiri kanan tu. Dia duduk benda, dia kata, "Mansur, kenapa? Result aku tak okey." Dia duduk dua orang tu. Engkau sekolah biasa. Budak-budak ni semua kita orang sekolah sains dengan mara. Kita memang di-train belajar macam tu. Hang tak boleh ikut macam tu. Hang main bola, depa dah cerdik. Depa main bola, otak dah penuh. Kita main bola, otak kosong. Berarti jadi saya, di situlah depa ajak saya macam mana nak belajar, nak baik semua kan. Jadi saya baik dengan depa. Belajar. Saya pengajian pertama saya dapat 2A, 3B. Matrik tahun kedua saya dapat 4A, 1B. Daripada EEE tu banyak improvement. Improvementnya. Teknik yang betul. Cara belajar betul. Sebab tu kat sekolah asrama, teknik belajar yang betul budak-budak tu dapat lah. Kan? Dr. Wan memang ada genius, tak payah. Tak payah otak dia besar sampai sekarang kan. Jadi saya masuk medik kerana follow kawan-kawan saya yang rapat. Itu yang 2 orang tadi tu. Ramai-ramai tu. Dia pun memang masuk matrik UKM untuk jadi doktor. Saya merantai ikut dah masuk mana. Jadi, bukan sebab gaji bukan ke, sebab kaya kan? Saya memang engineering dari kecil saya. Saya pemain apa nama radio, saya tukar lampu, saya baiki peti air yang mana hak orang buang tu, saya ambil mesin basuh tu, cabut motor tu, saya buat mesin nyok. Oh yo. Saya mesin peti air kan dia rosak sebelah motor tu tak rosak. Saya cabut motor tu, saya rongkah buang motor tu. Saya pergi kedai, saya suruh kata kedai welding tu beli hak kepala nyok, mesin nyok tu kan. Hak tu saya welding. Cina tu kata, "Nak buat apa ni? Nak buat mesin nyok." "Tak boleh ni." Tak faham welding saya. Dia welding pula elemen, saya ingat itu kan. Dia patutnya kena balancing elemen betul lah, baru dia pusing rotation tu. Dia welding, saya ingat sikit. Saya pun ambil besen mop, tebuk bubuh kepala tu, ambil kayu buat kaki 4 macam kaki kuda, letak paku tang tu. Dia musin sebab dia dia musik macam tu. Dia tak pusing sharp tu. Betul mak saya kata, "Apa tu? Awak dia lari." Saya pijak dengan kaki mesin. Satu nyok 2 upang. Ambil upah. Dapat duit lah. Dapat duit. Orang mesin nyok dapat upah ni. Dapat lah. Satu hari adik saya mesin kan, orang nak mesin banyak 2 upang. Dia tekan kuat. Keluar asap. Jahanam meletup. Sebab motor tu tak kuat, dia kena besar kan. Jadi saya asal suka engineering. Memang kat matrik tu saya nak masuk engineering. Kawan saya kata, isi borang ramai-ramai ni. Borang nak masuk kemasukan tahun 1. Jadi depa isi, saya tengok medik. Semua kawan-kawan saya tu semua hak duk baik, hak ajak saya kira bagi pandai kan. Betul. Saya tengok apa semua masuk medik. Aku nak engineering. Hang engineering hang kena pergi Bangi lah. Kami nak pergi KL. Kampus medik kat KL, kat HKL. Ui, mati aku macam tu. Siapa nak kawan aku? Hang isi je. Hang isi medik nombor 1, hang isi engineering nombor 2, hang isi biomedik apa nombor 3 4. Nombor 3. Esok kalau hang tak mau medik, hang boleh turun. Kalau hang pergi engineering, hang tak boleh turun. Boleh turun lah, boleh. Nak turun tak boleh, naik tak boleh. Masuk. Okey, dapat lah. Tapi dia punya pucat. Surat tu datang kat rumah tu, surat tawaran tu. Dapat datang kat rumah. Mak kita, dapat apa? Atan dapat apa? Postman man, ting, kering. Naik motor tu, kering tu kan. Perempuan bagi surat. Betul? Tengok perubatan, muka pucat. Allahu Akbar. Mak kata dapat apa? Mak mai kita tersenyum. Dapat ni mak jadi perubatan, boleh jadi doktor. Oh ya, mak anak mak boleh jadi doktor. Dia punya seronok, kita punya pucat. Kita nak tak? Kita takut. Tapi tak apalah kan. Anak mak boleh jadi doktor, mak jadi doktor. Kat kampung kat Kedah tak ada. Orang masa tu kan ada doktor. Masuk. Hari pertama pendaftaran kan. Mereka ambil darah. Nak tengok lah family check up apa semua, hepatitis B lah semua, ada ke HIV semua pakai kan. Ambil darah daripada 400 orang lebih tu. Dia cucuk, pengsan. Saya pengsan. Pengsan macam tu. Tapi saya ingat lagi lah, macam mana nak jadi doktor budak ni. Dia pengsan dengan kipas-kipas lah apa semua. Dapat panic attack, pengsan masa hari pertama. Sejak tu lah saya ni tak berkawan dengan orang, inferiority complex, tak berpandai, English tak pandai, inferiority complex, English 7. Sebenarnya inferiority complex tu apa tu man? Rasa macam kita rasa mendarahkan diri lah. Rasa kurang keyakinan diri, rasa macam tak yakin dengan diri, risau dengan takut, tak percaya, tak yakin. Adakah yang tu permulaan anxiety? Itu simptom dia.
Orang anxiety ni dia tak yakin diri dan takut. Jadi sejak tu lah saya mengidap. Okay. Jadi berjaya lah lulus. Tapi suffer lah 5 tahun tu. Kan, nak bercakap tak berani, nak pergi hospital takut, nak tengok darah takut, masuk OT takut, nak sambut beranak takut, exam terketak-ketak, exam viva, exam short case dengan long case kan. Kan tulisan senang lah kan, jumpa lecturer tanya what is dah sangkut tekak-tekak tak keluar, tapi berjaya kat lulus lah. Betul dia kata jangan tengok muka lecturer, tengok bawah. Tengok bawah kan. Tengok bawah. Pandang depa habis blank. Ciri-ciri orang yang anxiety ni dia selalu tengok bawah. Dia tak yakin. Okey, kalau tengok bawah maksudnya dia kurang nervous dia kurang nervous. Jadi orang yang selalu tengok ke bawah, poor eye contact adalah salah satu ciri-ciri orang anxiety lah. Dia kurang yakin lah. Okey, Dr. Man ada anxiety dulu ni, ada tak pernah diagnose dengan psychiatrist? Saya personally direct dengan psychiatrist tu tak adalah. Dengan MO, dengan senior tu ada. Kawan-kawan lah kan tu. Kawan-kawan macam tu. Ada on medication tak? Masa tu kita on medication juga, tapi saya tak bergantung. Saya tak bergantung. Okay, so macam mana Dr. Man boleh dapat discover alternatif yang lebih, orang kata apa, bukan ubat, pengalaman? Masa saya full 5 years tu kan belajar, mesti dia ada kerja, ada. Lepas tu masa saya grad masih ada. Masa saya dapat surat tawaran untuk masuk houseman. Ada 2 minggu tak masuk. Okey. 2 minggu tak masuk. Bila 2 minggu dia minta masuk, saya tak masuk. Takut. Punya takut ni? Takut. Dia telefon saya, dia kata nak masuk tak masuk, tak nak masuk kita nak cancel. Masuk lah. Masuk tu punyalah takut. Dapatlah pediatrik. First posting pediatrik, onkologi. Hospital University masa tu PPM sekarang kan. Onkologi punya takut, tapi masuk jugalah. Masuk jumpa kakak-kakak nurse tu kan. Dekat situ ada saya punya batch saya yang ada dekat situ. Batch saya yang grad sekali dengan saya tu, yang senior tu, ada kat situ. Kakak-kakak nurse tu pun baik. Jadi masa kat situ saya hilang. Bila hari pertama saya dapat tengok, jumpa pasien sakit saya leukemia, EML. Budak umur 4 tahun setengah macam tu masuk. Okay. Jadi dia masuk saya kelak dia lah. Saya masuk kelak dia semua. Dia tanya dengan saya, doktor saya boleh baik tak? Mak dia tanya, doktor leukemia ni apa? Saya kata sudah aku tak tahu nak cakap ni. Dulu aku belajar, dulu aku tulis kertas, tak pernah masuk kepala otak. Asal lulus. Saya kata kat dia nanti saya balik ni, saya sibuk. Saya mohon dia. Saya kata hari ni saya sibuk ni, saya tak ada nak cakap. Nanti saya balik saya free, saya main. Rupanya bukan saya sibuk. Saya tak tahu balik study. Malam tu balik study ya. Balik study, esok baru bercerita balik. Esok main saya cerita, perempuan. Patutlah keluar exam banyak kali. Patutlah keluar baru faham. Rupanya kat kes banyak kat hospital. Balik cerita, ada anak faham macam ni, gini. Terima kasih doktor, saya dah faham. Hari tu baru rasa sebagai seorang doktor yang merawat dan memahamkan orang. Kalau tak tu belajar untuk exam je. Malam kedua tu on call. Hari kedua on call sampai pukul 3-4 pagi tu. 3-4 pagi tu saya nak kena bagi ni kemo. Okey. Kan budak tu lenau kita pergi kat situ. Doktor, puan, saya nak bagi anak kemo, nak begini, nak kena bangun anak ke tak payah saya masuk ke dalam ni je. Lepas tu dia tengok, sampai kita pam tu dia tengok, dia perhati tau. Lepas tu dah habis tu, doktor baju sama, doktor tak mandi lagi rasa ni. Saya duk tengok dia pagi doktor pakai baju yang sama sampai ke malam, sampai dia rasa duk penat pagi tadi. Dia tak abang kata busuk kan. Doktor dia bawa busuk. Dia kata daripada siang doktor tak kerja, tak berhenti daripada siang lagi. Masa tu rasa nak riang, rasa macam nak menangis, rasa nak titik air mata. Doktor, ni buah apple, doktor ambil makan dulu, tak lagi jatuh, tak lagi siapa nak tengok anak saya. Terharu dalam tu kan. Ada lagi, tapi seorang tu cakap sebab dia daripada pagi tadi kita duk kelak dia semua kan. Anak dia tanya, doktor saya boleh baik tak? Comel. Dia tanya, budak 4 tahun kan, tak tahu budak lelaki. Tu malam tu tengok dia tidur, betul kita masuk kemo, sambil dia doktor terkejut masuk kemo tu kan. Mak dia tanya, doktor kena makan, kalau doktor tak makan nanti doktor jatuh, siapa nak jaga anak saya? Dia bagi apple tu. Dia bagi apple. Kalau doktor jatuh, doktor tak makan, siapa nak jaga anak saya? Kita terasa deep, tersentuh. Ambil buah apple tu sambil tu tokok
makan. Kami tu duduk menung. Rupanya saya bilang, terima kasih doktor, tolong anak saya. Rasa dalam, rasa seronok. Sebelum tu tak mau jadi doktor. Tahu? Tak seronok, tak tahu, terpaksa. Tapi sejak tu rasa aku ni rupanya ada fungsi dalam hidup manusia. Aku sebenarnya ada orang nampak aku. KKM tak nampak, ketua jabatan tak nampak, MO tak nampak, specialist tak nampak, mak bapak tak nampak. Nurse pun nampak, tapi nurse tak heran kerja dia banyak. Tapi pesakit nampak. Pesakit nampak, Tuhan nampak. Masa tu kepala kata, lantak pi aku nak kata apa pun. MO nak marah ke, specialist nak marah ke, Akif? boleh. Eja sekejap lagi. Boleh. Akif pula Aras. Eja sekejap Mike. Boleh. Tak apa. Boleh bagi Dia buat atas nyari. sikit. Oh, dia boleh. Kita engineer kan. Boleh. Engineer boleh. Dah dia longgak. Boleh dah. Boleh dah. Sekejap Boleh dah. Ha? Tak kata sikit tu. Longgak tu anak ramai. Memang deep. Tapi kita terima lah seadanya. Terima lah seadanya. Longgak pila. Kena bagi exercise lah. Hello. Okey. Teman, yang tadi. Sejak malam tu kan, saya dah bercinta dengan Kejaya doktor tu. Saya sayang dengan doktor lebih dari diri saya, mak bapak, bini dan anak-anak. Sampai malam tu saya lapak ke, saya penat ke, bini demam ke, mak sakit ke, anak demam panas ke, passion nombor satu. Saya tak makan lagi pun tak apa. Time tu Sekarang kalau saya kerja, saya keluar, doktor nak balik dah kau, masuk balik. Dia punya rasa, kalau mak demam, bukan tak sayang mak. Mak dah, imak makan buat demam, ada kat situ, nanti imak okey. Lagi petang malam kau kadang-kadang esok lusa baru tengok mak. Bini pun tahu dah. Anak demam, saya demam. Nanti buat demam sana, antibatik kat situ. Sentuh pun tak, cek pun tak, bawa cek darah pun tak. Tapi kalau dengan patient, Allah, patient exactly 4-5 jam sembang. Kalau dengan bini tak ada sembang, balik kalau sayang dengan patient lebih daripada diri sendiri. Sejak tu lah, sedetik Tuhan bagi. Sama macam kepala saya, Tuhan tu balik. Dulu saya tak suka medik, dia tak suka gitu je. Suka Tuhan sweep. Dulu saya tak suka botak. Tak suka botak kan. Macam Wan tak suka botak kan. Tuhan sweep kan. Kan Tuhan. Saya pergi Mekah, pergi Madinah. Pak Tam dengan pakcik saya kata, hang cukong. Hang dok main sebenarnya tak cukong. Oh, sebab tu ya suka botak tu. Hak tu asal dia. Tu bila? Tahun 2000 berapa belas tau. 19 ke apa? 2019. Oh, sebelum tu ada rambut. Belum ada rambut. Saya memang rambut banyak. Rambut saya banyak. Ini ada rambut tumbuh gini banyak. Cacak. Rambut dia macam Jamal Abdillah sikit lah. Sikat tengah Jamal Abdillah kan dia belah tengah tu kan. Okay. Kekasih awan. Sejak pergi umrah. Sebelum saya pergi tak cukup. Saya guntingnya. Gunting sikit 3-7 helai kan. Tapi saya pergi dengan Pak Tam saya, dengan Pak Cik saya. Oh, dia kata, hang cukup. Kami cukup, hang kena cukup. Pergi dengan dia pula gitu. Dengan mak semua. Pergi hang kena cukup. Hang pun tak cukup. Tak mau. Hang kena botak juga. Dia pun paksa. Dia paksa cukup lah dalam kat atas tu lah, kat sana tu. Masa kena cukup tu rasa nak sedih, nak marah, nak riau, nak semua ada lah. Tak seronok nak botak kan. Botak kan dok gue kepala ni tengok ni ketak-ketak ni. Ketak kan. Bukan macam udah ketak kan kepala kan. Tak lawa. Okay. Sedih, nak marah, tak suka. Dah botak, dah gelap. Botak dia bergelap pula. Dia gelap, kokek gelap semua. Ini bergelap. Sekitar lagi lah, malu kan. Lepas tu balik, sambil balik bilik tu dia rasa sedih dah apa semua dah lah. Menyesal semua. Tak mau. Hati kata tak mau botak. Dulu kata tak mau jadi doktor. Tuhan terbalik jadi sayang doktor lebih-lebih pula. Pergi balik mandi. Dah bulu banyak kan. Rasa miang. Dia terjun ayak tu, terjun atas kepala. Masa dia terjun tu kepala sejuk lah kata. Kepala sejuk kepala kan. Sejuk-sesejuknya masa tu dia tukar Tuhan terbalik. Tuhan terbalikkan kepala saya. Terus aku betul. Sejak tu saya tak suka rambut ada atas kepala walaupun 0.5 ml. 0.5 panjang. 0.2, 0.3 3 mm pun dah panjang. Ni panjang dah ni. Dia remah. Nak cukup ah. Ni nak cukup dah ni. Ni nak cukup dah ni. Tak boleh.
Tuhan terbalik 2 kali kat saya. Tuhan terbalik lah. Tuhan terbalik tu dah cerita dia. Dia cerita saya sekarang tak boleh ni, sekarang tak boleh. Walaupun Dia kepala rasa saya ringan, botak macam tak lawa je, tapi bini saya suka lah. Bini saya suka, dia kata saya Van Diesel. Tapi Dr. Man, orang yang ada orang yang sesuai muka botak tau. Saya tak sesuai kot, tapi saya perasan sendiri kot. Tapi yang penting bini saya suka lah. Itu paling bini penting. suka. Bila saya botak, bini saya takut je. Dia takut. Okay. Tapi Dr. Wan tak boleh botak. Dr. Wan susah macam. Tak kena. Ini bukan tanam lagi ni. Okay, berbalik pada cerita yang panic attack tadi tu. So Dr. Man mula tahu yang alternatif ni membantu dari sejak bila? Saya dulu tak tahu. Saya tahu sejak saya sambung tadi sejak saya lepas tu saya buat lokam. Hari kedua, hari pertama tu buat lokam, hari kedua tu balik tu, hari ketiga tu kawan saya kata hang pi buat lokam. Tolong. Tak ada orang dia ni. Tak ada orang, aku takut, aku tak berani. Tak apa, aku bagi kertas. Dia bagi buku skema. Demam bagi apa, batuk bagi apa, sesama bagi apa, umok ni bagi apa. Saya bawa kertas tu, pergi kerja. Saya pergi kerja, hari pertama tu saya dapat 6 sampai 10 dapat 100. Lepas tu dia kata hampir sambung kita mentum pula. 11 sampai 7 dapat lagi 200. Semalam tu saya dapat 300 Kira banyak time tu. Tahun 97 200 300 banyak. Naik motor S5 pula dengan helmet Apollo tu kan. Tu kan pergi kerja dapat 300 satu malam. Kalau ongkos RM20. Yang 300 gaji 1,700 sebulan. 300 malam. Saya pergi seronok. Dah seronok kan? Pergi kerja, balik jumpa budak-budak tu, seronok, terima kasih doktor semua. Balik pukul 6 tak dandan pergi lokam. Pergi kerja, berlokam. Balik kerja, pergi lokam. Hari-hari. Lepas 2 minggu saya lupa. Lepas 2 minggu saya balik rumah, saya tengok lah ubat aku atas meja. Aku tak makan ubat lama. Saya baru perasan selama ni saya tak sedap, saya sihat tanpa boleh sembuh tanpa ubat. Okey. Duk seronok cari duit. Sejak tu saya sedar sebanyak anxiety boleh sembuh tanpa ubat. Cari bahagia yang kita seronok. Saya suka seronok dengan duit lah kan. Ke hospital seronok, jumpa budak-budak, balik cari duit seronok. Lepas tu saya sibukkan, divertkan otak saya tu dengan duit. Benda lain. Saya lupa anxiety saya dah. Itu asal saya sedar bahawa anxiety boleh baik tanpa ubat. Saya tak kisah pasal sakit saya dah. Saya kisah pasal hidup saya, gembira saya, duit saya. Saya lupa. Itulah prinsip asal. Terima penyakit tu, abaikan dia, buat sibuk, buat busy, cari bahagia, hilang anxiety. Okey, apa tadi? Doktor Man, ulang balik. Terima penyakit tu seadanya. Abaikan dia. Cari sibuk dan bahagia. Okey, cari sibuk bahagia. Reset otak. Okey, reset otak. Kita akan sembuh tanpa ubat. Okey, 5 tu. Lagi nak try, lagi nak sembuh, lagi cuba, lagi nak rawat, lagi dia main. Lagi teruk kan? Lagi teruk. Faham. Cari seronok lah. Dr. Wan pun dah seronok kerja. Lupa semua. Betul. Dr. Wan kan? Beza banyak kan? Beza banyak. Positif, ya, betul. yakin, seronok dengan kerja. Okay. Good support, family support, kan? Kawan-kawan support. Setuju. Social media, internet yang kita ada pun support, follower support, duit ada pun support, kan? Itu benda tu yang support sekeliling. Benda tu yang menyembuh, bukan ubat. Bukan ubat tu bahaya. Ubat tak bahaya, doktor pakar bagi tak benar bahaya. Cuma kita ingat ubat tu yang menyembuh. Ubat kontrol. Ubat takkan bagi kita pandai, Dr. Wan. Tak ada ubat yang bagi kita pandai podcast. Tak ada ubat yang boleh kita pandai buat konten. Tak ada ubat yang boleh kita pandai bila kita makan ubat terus pandai bersilat, pandai taekwondo, pandai main bola, pandai masak, pandai buat kereta. Dalam hidup kita tak ada ubat yang boleh kita pandai dan cerdik dan berani. Mana ada ubat bagi kita berani? Ubat bagi kita risau dan takut ada, kurang risau. Tapi berani kita sendiri. Kita berani. Kita kata kita berani. Saya selalu cakap kat pasien saya, Puan anak-anak 3 orang. Puan kalau ada anjing 3 ekor ligan nak lari tak? Saya lari doktor. Saya mesti lari, saya takut anjing 3 besar. Anak 3 orang tadi jatuh. Lari-lari puan lari jatuh. Anak 3 orang belakang tu jatuh. Anjing 3 ekor nak tokok anak. Puan nak patah balik tak? Patah balik doktor. Kalau saya tak patah balik, anak saya kena tokok dengan anjing. Berani tak berani? Berani. Kuat tak kuat? Kuat. Boleh tak boleh? Boleh. Ambil kayu ke batu? Boleh. Soalan terakhir, menang ke kalah? Menang doktor. Saya akan menang dengan anjing tu. Pernah lawan tak dengan anjing? Tak pernah.
Sempat ambil ubat tak? Tak pernah. Tak ada. Saya akan jadi terus kuat. Otak kita bila kita kuat dan berani dan boleh, kita mesti boleh. Tak ada orang yang mengajak otak kita supaya berani. Coach badminton, dia pandai badminton, tapi dia suruh dia berani juga. Coach bola, dia ajak main bola, tapi dia ada trainer, psikologis yang bagi orang tu berani. Kan tim apa nama All Black, Haka. Tu kan untuk timbulkan keberanian. Jadi kalau kita skillful saja, kita tak train otak orang untuk positif dan berani, maka skillful tu tidak akan boleh menjadi cemerlang dan berjaya. Tuan dah knowledgeable, dah pandai, dah cerdik, dah ada knowledge banyak, tapi makin hari tuan sangat berani dan yakin dengan apa Dr. Wan buat. Berbanding dulu kan Dr. Wan kan? Saya setuju apa Dr. Wan cakap. Sebenarnya betul. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang memang ada anxiety juga dah Dr. Wan. Anxiety dan almost nak jadi ada masalah MDD, Major Depressive Disorder. Tapi disebabkan saya tahu saya punya limit, kita cut back, kita reset balik. Kita reset kita punya goal dalam hidup ni. Walaupun aku memang tak ditakdirkan jadi doktor, aku reset at least seakan-akan macam doktor itu wellness. Dan saya achieve benda tu, saya dah bahagia. Dan penyakit tu dah hilang secara tak langsung. Sendiri kan? Sendiri. Betul, tak fokus. Kita ada orang yang pengidap anxiety. Yang betul lah sebenarnya. Doktor ada orang ni pengidap anxiety. Orang yang anxiety saja faham. Betul. Tapi cara jalan hidup tu Allah dah tentukan. Lain-lain. Sampai satu saat ketika mana kita menerima kenyataan. Saya ada 9 step untuk nak semua anxiety tanpa ubat. Nombor 1, dia kena tahu dengan kenal. Dia kena tahu, dia kena kenal bahawa itu adalah simptom anxiety. Ramai orang tak tahu dan tak kenal. Dia ingatkan dia ada gastrik, dia ingatkan dia ada GERD, dia ingatkan jantung, dia ingatkan thyroid, dia ingatkan anemia, dia ingatkan buatan orang. Dia tak tahu dan tak kenal bahawa dia tengah alami simptom anxiety. Sama anxiety yang mengacau perasaan ataupun anxiety yang mengacau badan, fizikal, iaitu psikosomatik. Ada dua, mengawal perasaan, risau, gelisah, takut, bimbang, sedih, tak seronok, nak menangis, was-was, tak ada mood dan sebagainya, tu adalah yang mengacau perasaan. Yang satu lagi anxiety yang mengacau badan, fizikal, kepala pening, kepala melayang, psikosomatik. Jadi yang mengacau badan tu selalunya orang tak tahu. Orang kata dia gastric GERD, padahal sebenarnya anxiety boleh tiru gastric GERD. Sakit dada, dia ingatkan sakit jantung, dia tak tahu anxiety psikosomatik boleh meniru sakit jantung, sakit dada, sakit yang sama. Orang kata dia tipu, padahal sakit je memang sama, tapi puncanya bukan jantung, ECG semua normal. Kita punya CPU kita ni pusat dari rasa yang center. Macam lampu kedai ni lah. Bila kedai lampu terpadam, aircon tak nyala, orang dah fokus lampu dengan aircon. Dia tak tahu bila api tak bayak. Dia tak tahu pencawang rosak. Bila pencawang tu rosak, lampu gelap, aircon tak nyala, kita repair lah macam mana pun, cek lampu, tak nyala juga, tak nyala lah. Jadi orang sekarang duk rawat kat sini ni, lampu, ni aircon, kipas, mesin basuh, dia duk repair ni. Dia tak tahu bila api tak bayak ni pencawang rosak. Pencawang rosak. Jadi bila pencawang tu rosak, dia akan efek kepada kedai ni. Kalau otak kita belakang ni rosak, pusat dari rasa subconscious mind rosak, yang kawal dari rasa jantung dengan paru-paru tu yang dikacau, maka dia kacau lah jantung jadi laju, paru-paru jadi sesak nafas, perut jadi kembung, maka ubat angin tak hilang, maka ubat paru tak hilang, cek jantung tak hilang, tak jumpa. Sebab nombor 1, mereka tak tahu mereka ada anxiety, tak tahu dan tak kenal. Nombor 1, tak tahu dan tak kenal. Doktor pun ramai yang tak tahu. Doktor ramai tak tahu. Doktor paling ramai sebab doktor lah kan. Ya, kita cakap doktor lah, doktor yang cek 20 sakit kan. Kalau jual buah limau, dia tak cek buah sakit kan. Doktor yang cek, dia tak tahu. Dia tak kerti nak beza ini anxiety ataupun GERD. Dia tak kerti nak beza ini sakit jantung ke, thyroid ke, psikosomatik. Dia tak tahu. Bagi ubat gesek bertahun-tahun. Nombor 1, kena tahu dengan kenal. Saya ajak orang bagi kenal, bagi beza. Saya ajak buat live semua, dia berbeza. Biar mereka tengok depan-depan kan. Selalunya orang diagnose pakai ni kan, diagnosis yang anxiety yang mengacau perasaan, kita pakai DAS. Yang psikosomatik kita pakai apa? Tak ada kan? Tak ada di dalam. Kalau Dr. Wan tengok, tidak ada satu sistem ataupun diagnostik kits yang kita guna untuk nak diagnose
anxiety psikosomatik. Kalau das tu risau, takut, Betul. bimbang, sedih, tak ada rasa nak nangis, nak bunuh diri semua, bla-bla tu ada kan. Tapi yang psikosomatik, yang berdebak, yang sesak nafas, yang pening, yang bertagu, yang berdesing tinnitus, yang rahang tak boleh buka, yang hidung tersumbat, tekak tercekik, dia tak ada. Tanya boleh, tapi nak confirm tak boleh. Sebab dia check badan normal, skop normal, X-ray normal, ECG normal, stress normal, NGO normal, semua normal. Saya buat teknik diagnose anxiety psychosomatic clinically proof. Saya rasa pertama di Malaysia dan pertama di dunia. Oh. Macam mana tu tuan? Menarik tu. Ini rahsia. Oh, rahsia. Rahsia. Tapi rahsia tu saya dah cerita kat orang. Agak-agak doktor tahu. Okey, cerita macam ni. Dia datang sakit perut, badan panas, perut panas, dada sakit, kepala pening, rahang tersangkut, yang tak boleh telan. Saya ada patient saya yang masuk race tube, kita buang yang sama. Okey. Dia datang tercekik, tak boleh makan. Ada yang bisu. Bisu boleh lah. Saya ada patient datang bisu. Bisu sebab sakit tekak. Maksudnya sistem fizikal lah. Yang datang kepala dia panas, tekak dia panas, badan dia panas, ketak. Ni ketak fizikal lah, simptom fizikal kan. Sakit kat dada, perut terbakar. Mai sini, okey, awak ada simptom apa? Oh, ni semua. Okey, saya bagi kat dia Zainab 0.5 mg ataupun 0.5. Ikut keterukan. Bagi kat dia Zainab 0.5, tunggu dia. Tapi syarat kena tunggu. Kalau tak tunggu, saat lagi dia mengelupuk. Sebab orang anxiety ni memang takut ubat. Kita bagi ubat ke dia, macam psikiatri bagi balik rumah, dia tak makan. Berapa ramai pesakit yang doktor pakai psikiatri bagi ubat, berapa ramai yang tak makan? Ramai. Sebab dia balik lagi, dia study side effect dia. Dia tanya kawan dia, dia tanya Google, dia tanya ChatGPT, dia tanya toknik dia tanya doktor lain, dia tanya macam-macam, dia cari review. Orang tu kata jangan makan, berifok lah, gila lah, sawan lah, tarik lah, bergantung lah, ketagih lah, bodoh lah, macam-macam. Dia tak makan. Saya bagi Zainab, saya tunggu dia tu. Sambil-sambil saya tunggu, saya buat dua kerja. Saya tunggu dia, saya tanya dia, bila start, saya kena cari punca anxiety. Pertama, kita kena confirm dia. Kedua, kalau kita nak sembuh, dia kena cari punca start bila. Punca dia yang dia kena. Nombor 3, kita kena cari trigger dia. Kalau kita bagi ubat kat dia, kita tak jumpa punca dia, kita tak cari trigger dia, dia takkan sembuh. Betul? Kita kena tutup trigger dia, kita suruh dia terima punca dia. Hari saya Selalunya orang anxiety dia tak terima dia ada masalah anxiety. Nombor 1 tak terima sebab satu dia tak tahu. Dia ingat dia acid GERD, dia ingat dia jantung. Macam mana nak terima? Nombor 2, dia tak terima sebab orang kata anxiety tu gila. Okey, stigma masyarakat. Dia kata orang kata mental. Dia dengar orang kata anxiety tu gila mental. Bila orang dengar orang Malaysia, stigma kata kalau anxiety tu gila mental. Nombor 3, orang kata hang saja, hang murung, hang buat-buat, senang hang koyak lemah, lah. senang koyak, hati tisu, hang ni tak dekat dengan Tuhan, hang tak boleh. Macam-macam orang cakap. Dah lah dia kata orang tu saja mental, dia kata orang tu saja buatlah, lemah semangat tak lawan. Jadi dia tak mahu abang. Nombor 3, nombor 4, dia tak nak perkataan anxiety tu. Dia sendiri tak mau. Dia tak mau perkataan tu. Sebab tu dia tak boleh nak baik. Jadi saya nak kena buktikan. Saya bagi Zainab kat dia, sambil sembang saya tanya bila start, tahun bila start. Sambil tu kita cari punca. Kena cari punca. Kerja kita start dari tahun bila. Tanya baliklah tahun bila start, tahun bila. Angin gesit tahun bila. Patah balik. Dia tak tahu. Sebenarnya saya bukan nak tanya pasal dia tahun bila. Kerja saya tengah fikir cari apa je. Lepas tu saya tanya balik kat mana start. Sekarang tengah cari trigger dia. Bini dia ke, laki dia ke, bos dia ke, kawan dia ke, TikTok ke, Google ke yang trigger dia, mak bapak dia ke, anak-anak ke menekan, sunyi ke, mak dia meninggal ke, bapak dia meninggal ke, trigger dia apa, dia dengar apa, jiran-jiran cakap ke, dia mesti ada trigger dia. Ada orang malam pergi office kena. Balik office okey. Ada seorang laki dia balik kerja kena. Laki balik pukul 6, pukul 5 dia kena. Setiap hari pukul 5 badan terbakar. Kalau hari Sabtu, hari Ahad terbakar sepanjang hari. Tu dia. Hari biasa pukul 5 terbakar. Tanya, bukan terbakar angin, bara terbakar. Mata keluar api, mulut keluar api, telinga keluar api, tangan disiat-siat orang belakang. Pukul 5 kena. Tanya balik, suami kerja apa? Suami kerja balik pukul 6. Hari Ahad sepanjang hari. Suami kerja cuti hari apa? Cuti hari Ahad. Laki dia duduk rumah hari Ahad, sehari terbakar. Saya dapat tahu laki dia narcissistic.
Okay. Jadi hak tadi cerita tadi kan, bagi Zainab sampai saya betul tanya, lepas setengah jam hilang, lepas 1 jam hilang hak terbakar tadi tu. Hak badan terbakar panas tu, hak ada patient saya tu kepala dengan badan rasa binatang merayap. Kekatu. Dia rasa kekatu tu dia tak nampak, tapi dia rasa keluar ke hidung, keluar ke telinga, keluar ke mulut, keluar ke mata. Binatang tu keluar ni doktor, dia tangkap. Ada ni doktor sekok. Dia rasa macam hallucination masa hallucination, tapi bukan auditory, bukan visual. Dia tak nampak dan tak dengar, tapi dia rasa, feel. Tak nampak, dia tak nampak, tapi dia rasa. Satu badan dia tu ni. Lubang pungkuk bergelap binatang. Pungkuk gelap binatang, lubang kencing doktor gelap binatang. Dia rasa tapi tangkap tak ada. Daripada Johor. Ni satu badan ni. Doktor Wan tahu tak? Setengah jam hilang binatang tu. Setengah jam hilang binatang tu, tercekik hilang, panas hilang tu. Binatang tu merayap hilang. Sekor tak tinggal. Perut hak terpanas tu, hak apa semua. Mai kursi roda. Dia mai kursi roda, kaki dia lemah. Lutut dia sakit, tak boleh jalan. Hak terbakar pula. Hak binatang satu hai. Satu badan. Dia tak boleh makan, macam-macam sampai jadi kuih. Lepas setengah jam, 1 jam dia berjalan Dr. Wan. Dia mai kursi roda, dia balik jalan kaki. Dia yang tolak kursi roda. Dia tolak lipat balik jalan kaki. Lepas makan tu, lepas 1 jam saya bagi dia makan mi, saya bagi dia ayak kopi. Doktor tak berani, doktor kembi. Orang kata tak boleh makan kandung doktor. Makan sekarang tak ada masalah. Boleh doktor, tadi tercekik. Tak tercekik, tak pedih perut, tak panas perut, tak terbakar perut, tak ada gasit, tak ada angin, tak sendawa. Hak binatang tadi hilang, resap. Kemana api tak ada lah. Sekok tak ada. Wallahi lillahi. Hak main dengan buaya pun ada. Hak main jalan mangkuk je buaya pun ada. Saya cerita dulu kan. Okey. Mangkuk buaya. Dia main kepala pening bertagur sampai tak boleh mangkit. Dia bukan nak mangkuk, dia pening. Bila dia pening, dia tak boleh nak mangkit, dia mangkuk. Dia mangkuk lah betul. Bukan nak menjadi buaya. Tak, dia bukan buaya. Dia terpaksa mangkuk sebab dia pening. Pening dah 4 bulan. Dia main merangkuk. Saya tengok lah kat Taman Medan. Saya tengok merangkuk. Saya tengok muka-muka beg satu karung kan. Ubat gastric, ubat gas semua, macam-macam ubat kat dia dah. Saya tengok. Dia kata ni muka anxiety ni. Ubat saya tengok ini sakit perut bla bla bla. Ini bertagur. Saya kata anxiety. Tinggal bersing ada. Muka panik berpuluh-puluh. Tersandang duduk atas lantai. Bagi bantai duduk kat situ. Itu pertama kali saya rawat pasien tu bahagian atas lantai. Tak apa doktor, saya baring, saya rasa selamat. Bagi Zainab 0.5 pergi duduk bila belakang. Duduk atas katil. Tak mahu nak baring atas lantai. Dia bangun atas lantai 45 minit dia bangkit Dr. Wan. Dia bangkit berjalan duduk depan saya. Doktor saya okey. Patutnya 1 jam kan. Saya pun duduk sembang main game dulu. Pasien tak ada kan. Taman Medan tak ada. Sembang. 45 minit dia bangkit. Doktor dia siap. Bangkit dah. Macam ni. Trauma dia, kawan dia toksik, 2 orang kat tempat kawan, driver lori duk bodek bos dia marah kat dia kerja lama dah, budak baru masuk toksik kan, kaki bodek, kaki umpak tu semua, bos dia marah dia, itu dia stres, dia tak ready untuk orang kena macam tu, semua dah kerja selesai kan. Bila dia stres dengan kawan dia tu, dapatlah risau dengan gelisah, semua dapat angin gastric, pening lah macam tu, bertagur. Lepas tu dia kena, tak boleh buat kereta, tak boleh buat lori 2 bulan. Bos dia dah kurang kerja, tambah gaji 4 bulan kena berhenti kerja. Bini mana 7 bulan nak beranak dah, bini tak kerja rumah. Bini tak kerja rumah, bini duduk rumah tak kerja. Member fikir bini aku nak beranak, nak makan apa, kerja tak ada. Betul. Dah lah stres, kena buang, tak boleh buat kalori satu hal. Stres tak sembuh satu hal. Stres sebab masuk hospital, doktor rawat macam-macam tak sembuh tu satu hal. Tak sembuh tu stres. Betul. Tak sembuh tu stres. Cari ubat bila doktor kata hang normal, tapi kepala aku pening, nak marah. Kepala aku pening, dia kata aku normal, mula nak marah. Dia jadi macam tu. Lepas minggu saya bagi kat dia, saya kata balik lepas ni makan ubat ni saya sekali, lepas tu rawan. Saya ajak reset otak. Malam ni hingga esok, hingga selamanya saya baik, saya kuat, saya pandai, saya bijak, saya cerdik, saya berani, saya tak kisah orang kata ke, orang nak kutuk ke, orang nak hina ke, orang pulau ke, saya sakit ke apa, saya tak kisah, saya redah saja. Lepas ni saya akan sembuh tanpa ubat, mesti boleh, saya akan kuat, saya akan pandai, Allah tolong. Setiap malam macam tu. Setiap malam dengan pagi saya dia buat. Malam dengan pagi saya dia buat. Lepas minggu dia elok, pergi kerja. Dia pergi kerja. Lepas 2 minggu masih doktor, nak saya dah kerja. Lepas minggu pergi kerja, boleh buat kereta. Saya kata lepas ni hampir kerja, kawan nak marah ke, kawan nak kutuk, hang kata ada aku kisah, malah nak layan. Bos marah, duduk diam, ada aku kisah, malah nak layan. Bini marah, kata ada aku kisah, malah nak layan.
Tapi jangan cakap kuat nanti bini marah. Tidur long pula Dekat masalah hati lain pula. Dekat hati. Aduh aku sama nak layan. Apa jadi orang cakap, orang marah, orang kita, orang tak sayang, orang tak like, orang tak follow, kata aduh kisah, malas nak layan. Orang konten buruk pun aduh kisah malas layan. Yang penting aku sayang diri aku. 2 minggu pergi kerja, lepas 4 bulan dia main balik bawa anak dia. Sembuh happy Saya punya seronok lah. Dia pun seronok. Terima kasih doktor, saya dah faham. Maksudnya Dr. Man, rawat anxiety ni dia macam main game lah. Bukan main game, M-I-N-D, main game. Ya, main game, betul. Pemikiran otak punya permainan. Betul. So reset benda tu, terima benda tu, tahu punca, dah back to normal lah. Back to normal. Kita perkataan reset tu sebenarnya berasal daripada perkataan reset. Reset tu maknanya kitanya reset. Kenapa ada perkataan reset tu? Kenapa doktor sebut set mindset? Faham tak? Reset tu maknanya kita yang reset. Sebelum ni otak kita telah disetkan oleh mind kita, telah disetkan oleh orang lain. Internet, Google, kawan-kawan, sistem kan, environment kita, orang luar yang setting kita. Orang kata hak ni tak boleh makan, kopi tak boleh makan, teh tak boleh makan, gandum tak boleh makan, nangka tak boleh makan, hak ni hangin, hak ni kembung, hak ni tak boleh, ni kena pantang, ambil ni, ni burung-burung, kalau dengar burung gagak kalau maksudnya orang nak mati lah tu. Kata kan? Jadi setting. Macam tu setting. Itu apa nama, hak ni tak boleh makan dalam. Jadi kita dah set otak kita. Orang sekadar ni gastric GERD ni. Ni kena kurang probiotik ni. Hak ni kurang lebih tu. Dia dah set dah otak kita macam tu. Jadi bila otak kita di set dengan ketakutan tu diajak oleh orang lain. Bukan kita yang kita tak pernah beranak pun dengan ada masalah nangka makan, tak pernah. Orang yang set kita ketakutan tu, environment yang set kita. Dia ada 3 punca anxiety. Satu, keturunan adalah risiko. Bukan orang naik motor laju risiko untuk aksiden. Tapi keturunan mesti bukan kena 50%. Maksudnya kalau anak dia ada 4, 2 akan kena. Kalau anak 6, 3. Kalau anak 1,5, anak 3, 1,5. Risiko. Punca anxiety adalah kerana trauma. Berulang-ulang kerana trigger. Kenapa dia tak sembuh? Kerana dia tak terima trauma dia. Dia tak tahu itu benda tu adalah trauma Tuhan bagi. Dia tak terima laki dia meninggal. Dia tak terima kenyataan bos dia marah. Dia tak terima kenyataan suami dia narsistik. Dia tak terima kenyataan Tuhan bagi kecemasan kolesterol darah tinggi. Dia tak terima kenyataan kenapa orang tak sayang dan pulau aku padahal aku seorang yang baik. Dia tak terima ujian Tuhan. Faham? Bukan kita nak suruh dia terima kawan tu hak kutuk dia. Kita nak suruh dia terima kenyataan bahawa itu yang berlaku, sakit dia, ujian ini, masalah ini, tekanan ini adalah dengan Allah yang bagi. Iblis ajak, jangan terima. Orang ajak, jangan terima. Nabi ajak, terima supaya tenang. Kalau tak terima, tak redha, tak sabar, dia akan jadi tak tenang. Tenang dia ada 2 cara, kena 2 syarat. Dia kena syukur dan sabar. Syukur sabar. Iblis mengajar manusia yang beragama Islam supaya jangan sabar. Dia buang sabar tu. Jadi manusia akan jadi tak sabar lah. Doa nak dapat setengah-mata. Tidur nak tidur 8 jam. Nak 8 jam. Nak sihat lah ni. Nak sihat macam dulu. Tak mau sakit ni. Tak terima sakit ni. Dulu kan saya tak ada. Kenapa tiba-tiba saya ada? Anxiety nak baik cepat-cepat. Angin nak baik cepat-cepat. Tidur nak cepat-cepat. Nak 8 jam. Tak mau 6 jam. Tuhan tak bagi 8 jam. Tuhan bagi 4 jam pun tak mau. Nak 8 jam. Tunggu bila nak lena. Stres. Tunggu tidur tu stres. Tunggu sembuh tu stres. Cari punca tu stres. Pantang tu stres. Redha dengan sabar tu adalah tenang. Tenang ada 2 cara. Tenang dengan pil tenang. Tenang tanpa pil. Tenang dengan pil tenang lah. Tuan tahu lah, pil banyak, pil tenang banyak. Banyak kan, banyak pil tenang. Tapi Nabi ajak kita tenang tanpa pil. Yang itu yang saya nak ajak sekarang. Saya nak ajak orang supaya orang kembali tenang tanpa pil. Dan dia pil anxiety kan pil tenang. Betul kan? Zemek adalah pil tenang. Bila dia tenang, dia akan sembuh lah simptom dia. Jadi saya ajak orang hari ni untuk kembali tenang tanpa pil. Dia kena redha, dia kena terima. Nombor 1 tadi kan tahu dengan kenal. Nombor 2, dia kena percaya dia ada anxiety dan terima hakikat dan berdamai dengan takdir. Yang ketiga, dia kena ready. Yang keempat, dia kena ada plan.
Yang kelima dia kena busy dengan divert. Yang keenam dia kena fokus. Yang ketujuh dia kena ada share and support. Yang ke-8 dia kena redha. Yang ke-8 dia kena positif. Itu 9 step untuk nak ambil anxiety tanpa ubat. Ready tu maksudnya dia kena ready. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang berjaya, kadang tak berjaya. Kadang-kadang Tuhan makbul, kadang-kadang Tuhan tak makbul. Kadang-kadang Tuhan bagi 6 jam, kadang-kadang dapat 4 jam. Kalau dia tak ready, dia nak 6 jam, 6 jam dia nak sembuh. Lagi stres Dia stres lah. So semua ni pasal penerimaan penerimaan, reset, fokus semua tu. Jadi pendekatan menarik. Reset tu saya ajar untuk reset balik step yang saya ajar tadi lah, kena reset otak. Saya ajar reset otak. Anxiety dia kan syaitan setkan kita. Community set kita, internet semua set kita. Social media dah set otak kita. Orang nak faham dia memang begitu. Saya kata tak ada masalah, awak set apa yang awak nak. Saya baik, saya kuat, saya pandai. Saya boleh bawa kereta macam dulu. Saya boleh bercakap dengan orang ramai. Saya boleh podcast, saya boleh jumpa dengan orang ramai. Macam kita tu boleh cakap depan orang. Macam biasa. Aku punya kepala, aku punya hati, aku punya badan, aku punya bini, aku punya anak, aku punya keluarga, aku punya perasaan, aku punya pasal. Kau diam. Aku nak apa yang aku nak. Allah tolong. Kita set otak dan kita cakap Allah tolong. Macam anak-anak kita set, abang kuat, abang pandai, abang bijak, kakak kuat, kakak pandai, kakak bijak, kakak berani, kakak boleh, kakak pergi sekolah, orang cakap ke tak cakap ke, kakak kata ada aku kisah, mana nak layan. Ramai orang hari ni ajak anak pandai, tapi dia tak pernah ajak anak dia kuat, minda, hati, semangat. Betul? Dulu kita terjun tak risau no. Hantam cikgu marah tak diapa no. Betul. Cikgu nak marah tak diapa. Ada aku kisah. Dulu masa kecil cikgu nak marah, ada aku kisah, mana nak layan. Aku jatuh motor, aku jatuh pokok, ada aku kisah, mana nak layan. Banyak lagi. Itulah mindset kita dulu. Tapi orang sekarang, dia suruh anak dia 10A, 20A, 30A. Tapi dia tak pernah ajak anak dia kuat semangat dan berani, dah boleh. Jatuh tak apa, orang marah tak apa. Redap saja. 3R. Ready, redha. Nak macam anxiety, 3R. Ready, redha. Oh, redha. Nak tenang, 2S. Syukur dan sabar. Dia tak pernah bersyukur apa yang dia ada. Dia tengok meja kita, pinggan kita tak ada bentuk kobe. Dia tengok orang, dia nak kobe juga. Dia tak pernah syukur pinggan dia kopal ni. Tu yang problem kita tu tengok, kita tengok orang hang sihat, orang ni semua sihat kan. Dia ingat orang tak sakit. Dia kata hang sihat, saya sakit betul. Dia tak bilang dia ada biji mata, ada hidung, ada telinga, ada laki, ada rumah tak bocor, kereta ada tayar 4, makan minum kan. Dia tak pernah bilang, dia tak pernah syukur. Dia duduk bilang hak tu, dan dia tak pernah sabar dengan sakit dia yang Tuhan bagi untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Okey, baik. Apa kata macam satu lagi, ni mungkin nak terima, nak share pengalaman hidup saya dengan Dr. Man Betul, banyak pengalaman hidup. Banyak. Contohlah kan, tamu-tamu sekarang ni, kita nak kerja kejayaan je. Kan orang cakap apa, bila kita hidup dalam keadaan yang comfort ataupun tenang, kita tak akan grow. Betul. Tapi bila kita jadi macam tak bersyukur, kita nak lagi. Adakah yang tu akan terukkan lagi anxiety? Tapi kita mindset kita, kalau kita dalam comfort zone, kita tak akan grow. Betul. Tapi bila kita kerja untuk stres, kan stres kadang-kadang dia akan menyebabkan membina hidup. Betul. Secara tak langsung tu akan menyebabkan lebih banyak anxiety. Betul. Dia bergantung kepada perkataan R yang pertama tadi tu. Okay. Kalau dia stres tu bagus. Tak ada stres kita tak boleh perform. Kita kena ada stres. Setiap benda yang kita nak yang baru kena ada stres. Tak mungkin. Kalau dia tak ready. Okay. Jadi kalau kita nak satu benda yang baru tu bagus, tapi kena bersedia. Tak semua benda yang kita akan dapat, yang kita nak tu dapat pada waktu. Kadang-kadang Tuhan tak bagi hari ni, Tuhan bagi minggu depan. Kalau dia tak ready tu, dia nak hari ni juga, Sagi dia nak marah. Sagi mula dia nak jadi anxiety. Okay. Perkataan R tu, jadi kita ready. Setiap benda yang kita nak tu adalah satu benda bagus. Nabi nak dakwah orang, nak pergi, nak buat itu, nak ini semua, nak dakwah, nak ajak orang kan. Tapi Nabi selalu ready. Nabi diajak oleh Allah untuk ready. Sometimes you get, sometimes you don't get. Betul. Hinggalah satu ketika mana Nabi minta dan Allah tak makbul. Dia jadi sedih. Pak saudara dia Abu Talib, yang jaga dia sebab mak dia yang meninggal, yang sayang dia, yang selamatkan dia daripada, kalau pak saudara dia tak ada dah lama dengan geng-geng Quraisy tu.
ada Abu Talib tu selamat kau kan, kau tunggu Betul. partner kau tak ada, kau tunggu dengan aku. Dia punya doa Nak bagi Islam kan Abu Talib nak bagi kan? Islam ke Abu Talib, Tapi tak dapat. Apa jadi selepas meninggal? Sedih, tahun kesedihan. Betul. Tu ya Allah akan happykan Nabi kan dengan jemput ke langit tu. Tuhan nak sayang, nak bagi dia happykan balik. Perkataan dia ready. Nabi rupanya tak ready part tu, bahawa sepatutnya Allah minta banyak kat Nabi tu, dia Allah bagi. Tapi Nabi dah selepas tu dia ready lah. Dia pergi dekat Taif pun dia dah ready. Dia ready masa dia pergi Taif tu. Sebab tu bila dia kena baling tu, dia tak bukit Taif tu cakap, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, kau cakap aku nak terbalikkan semua ni. Betul. Aku nak terbalikkan semua ni. Punya marahnya. Kan Uhud pun cakap. Betul. Ketika nak, saya dah baca kisah tu. Uhud cakap tak payah Nabi kita. Sebab dia dah pernah, dia dah ready dah waktu tu. Ketika Abu Talib tu dia belum ready lagi. Dia belum ready dengan kegagalan, dengan doa dia. Tu Allah didik Nabi Allah nak cakap tak semua benda yang kita minta dapat. Tu kasih Allah tu. Itu kasih Allah. Kita ni apa lagi? Bukan sebab Allah tak sayang. Tak, Allah kena bagi bukti. Bukti kepada kita. Itu kekasih Allah nombor satu. Allah bagi sayang. Kita ni jauh sangat. Allahu akbar. Jauh sangat tu. Berapa ni. Kita lah bukan macam. Jadi kita hari ni Nabi ajar kita, Allah ajar kita kena bersedia, perkataan ready tu. Stres tu bagus tak tuan? Kena ada stres, kita kena perform sebanyak. Nabi ajar kita kena rajin, kena usaha nak yang baru. Bab perniagaan kan? Semua sahabat-sahabat Nabi, semua Siti Khadijah, semua berusaha. Dan Allah selitkan satu, Nabi selit kata kena ready. Sebab ada ketika sedang membuat satu, dia tak jadi. Tapi it's okay, Nabi kata buat lagi. Buat lagi. Never give up. Allah tak suruh kita give up. Nabi kata kita jangan give up. Kita give up. Hari ni tak sembuh, kita give up. Kita buat tu, kita give up. Kan? Jadi stres tu bagus untuk perform. Buat banyak-banyak. Islam kena berjaya banyak-banyak. Tapi janganlah terlalu comfort dengan usaha kita sehingga kita tidak bersedia. Dan Inggeris panggil ready. Bersedialah. Bersedia kadang-kadang dalam tu dah Allah bagi ujian sikit. Sebab ujian tu tandanya sayang. Tanda sayang kan? Supaya dalam kita berjaya dapat. Sebab manusia bila dia mendapat banyak benda, dia selalu lupa Tuhan. Betul. Bila kita sakit, baru kita ingat Tuhan. Sebab tu Tuhan selitkan dalam kejayaan-kejayaan, Tuhan keselitkan kesakitan dan masalah dan gagal. Supaya kita tunduk dan minta balik kepada dia. Manusia kalau dia berjaya, dia bongkak. Sebab tu yang ramai yang susah, yang sakit, yang menderita adalah orang Islam berbanding orang lain. Orang lain buat dia tu kaya lah, dia tu sekaya lah, senang kan. Tuhan tak sayang. Firaun tu Tuhan tak sayang. Nabi luka, Tuhan tak sayang ke? Tak, Tuhan sayang. Betul. Kita yang tak tahu. Kita yang tak sedar. Tuhan tak sayang aku, Tuhan tak sayang, tak bagi sembuh, Tuhan bagi sakit. Tuhan nak hapuskan dosa engkau. Engkau dosa engkau banyak. Akhirat nanti bila Tuhan bagi kita dosa, pahala tak banyak, dosa berlambak kan. Semayang pun tidak lukang lambat kadang-kadang. Doa pun lambat. Tajuk pun tak buat. Lepas tu pergi semayang, riak tak kebur. Engkau lah. Termasuk aku lah tu. Kan pergi semayang riak, tak kebur. Alah hati manusia. Sekiranya iblis tu tidak boleh menghalang kita semayang, dia akan menghalang sembahyang kita gagal. Sama ada gagal dalam operasi atau gagal di hujungnya. Alhamdulillah aku dah semayang banyak. Aku ahli syurga. Dalam hati manusia dia tak datang sendiri. Manusia tu dicuitkan iblis untuk berpindah. So aku sedap, aku baca sedap, aku masjid ramai sebab aku bawa orang ramai. Dia tak berjaya menghalang orang solat, tapi dia menghalang kita mendapat pahala daripada solat kita dan ibadah kita. Aku pergi umrah, aku bagus. Faham tak dia punya bijaksananya iblis. Jadi bila mana Tuhan bagi ujian kat kita tu, Tuhan sayang. Tuhan sayang. So ingat kepada kita. Kita yang kadang-kadang bila akhir zaman, bila syurga besok kan, kita mati. Pahala kita tinggal satu pahala je. Satu pahala. Tapi bila mana depan Allah, malaikat kata, ya Allah, dia ni pahala dia satu. Dia banyak buat dosa. Kita masuk neraka. Allah kata, kau tengok balik. Kau buka balik buku amalan dia, bahkan dosa dia kan ledger dia. In out kan.
Okay. Ada pendapatan, ada pembelanjaan tu. Macam audit. Perbelanjaan kita kan, ada pahala kita lah. Ya, kita buat pahala lah perbelanjaan. Duit banyak, pahala banyak. Pendapatan, perbelanjaan tu adalah dosa kita. Jadi Tuhan kata, cuba kau tengok bahagian perbelanjaan tu, berapa banyak yang dosa dia tinggal. Kosong lah Tuhan. Dia pelik. Macam mana boleh kosong? Sebab dia lama sakit, dia menderita, dia boleh muda, laki dia toksik, anak dia semalam ada pasien seorang daripada Sungai Petani, kahwin dengan duda. Sejak dia kahwin 30 tahun, laki dia abaikan dia, baju raya tak bagi, belanja tak bagi, anak tiri dia pukul dia. Oh yo. Ya, marah dia selalu, sampai dapat murung semalam anxiety datang, menangis-nangis. Selepas 30 tahun, umur dia dah dekat 70 tahun, baru minta cerai, baru dia berani pergi minta. Tak tahan sangat dah kena pukul. 70 tahun? Umur dia 70 tahun baru sempat. Dia kahwin dulu umur 30, sekarang dah 70 lebih. 40 tahun juga tu sama tu. Dah tak tahan sangat baru minta cerai. Menangis-nangis, sedih ke dia. Puan sabarlah. Ini yang Tuhan bagi, tapi lama doktor. Tak apa, setiap detik, setiap saat yang Tuhan bagi sakit tu, tak kisahlah punca anak ke, punca suami ke, punca jiran ke, punca kecemasan darah tinggi, kolesterol ke, Tuhan akan hapuskan dosa. Nanti akhirat esok, nanti saya kata, nanti Tuhan tengok dosa, pahala 1, dosa 0. Kan? England 1, England lama buat tahu dah. Lupa dah aku. Malam ni, malam esok. Kan? 1-0 pun kira menang. Pahala 1, dosa 0. Kenapa dosa 0? Sebab Allah dah hapuskan ketika kita dapat sakit tu. Setiap sakit tu menghapus dosa. Nak hapus dosa tu senang. Sakit, setiap sakit tu Tuhan padam. Selain daripada kita menghapus dosa dengan kesakitan yang Allah bagi, kita bertaubat, kan? Kita bersedekah, kita beristighfar. Tapi sakit kita walaupun demam, walaupun sakit kepala, dia menghapuskan dosa. Maka nanti pahala kita walaupun 1, kita sembahyang sekali semua hidup, dosa kita 0. Nanti 1 tolak 0, masuk syurga. Menang walaupun 1-0. Dia tak perlu 1000 kosong. Dia macam bola, 1-0 pun menang. Sebab tu sebelum kita mati, Tuhan bagi selalu kita sakit. Sebab Tuhan sayang. Sebab tak kena, engkau ni dosa banyak kan, pahala engkau ada 10 kan, ada 10, tapi pahala engkau, dosa engkau berambak. Tuhan bagi kita sakit. Kita yang tak tahu. Kita ni tak tahu sebenarnya. Kita mengeluh kenapa aku sakit. Dah tua kot, engkau dah tua kan? Takut yang tak sakit tu kita panggil apa? Istidraj lah. Ya, betul. Macam Fir'aun tu Betul, tak pun sakit pun. Betul. Sebab Tuhan tak sayang kan? Tenggelam. Sebab Tuhan tak pernah hapuskan dosa dia. Fir'aun mana ada semayang taubat? Ada. Tuhan, Fir'aun tak dia ada mengaku dia Tuhan tu. Ya. Jadi kalau kita hari ni kau tak sakit, kau pergi cari sakit lah. Sebab doktor Man kata sakit tu orang dosa. Kau pergi cari sakit. Jangan jangan pergi cari sakit. Sebab mencari sakit tu adalah salah. Berdosa balik. Berdosa balik. Mencari sakit tu, membunuh diri tu berdosa. Okay, approach Dr. Man yang 9 tu boleh tak kita pakai untuk masalah psikiatrik yang lain? Contoh bipolar. Tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Skizo. Tak boleh. Anxiety sahaja. Depression? Depression yang primary depression tak boleh. Kalau secondary depression macam anxiety follow by depressed, dia anxiety dulu. Dia anxiety, dah sedih-sedih lama kan, dah kena buang kerja lah semua dia. Lepas tu duit pun tak ada, balik rumah pun orang kata macam-macam, semua rawat tak baik, jadi dia depressed lah. Depression secondary tu anxiety. Kita tak sebutnya tu, kita sebut anxiety dengan depression lah. Jadi anxiety yang depression yang disebabkan oleh anxiety yang primary dia, kita rawat anxiety dia akan okey depression tu. Yang teknik ni lah. Kalau depression yang primary tu, major depression semua tu kan, drug induced semua kan, itu tak boleh. Itu memang kena medication lah. Sebab orang anxiety ni, ketakutan tu boleh kita boleh tune otak dia untuk reset. Kalau depression, severe depression tu kena pakai ECT lah, bagi current kat dia baru current reset. Tak boleh kau tak boleh, dia kena bawa current dia baru dia kosong reset otak dia kan. Kalau kita yang teruk tu kena reset pakai mesin auto lah. ECT. Kalau yang boleh tu kita boleh pakai otak, kita boleh pakai reset. Aku boleh, aku kuat. Boleh sembuh tak tuan? Boleh sembuh. Kalau dia percayakan saya, dia ikut apa yang saya ajar, dia kena jaga. Dia 5 pintu trigger tuan, okay? Terima 1,
Tahu dia kenal, dah terima. Dia kenal, dia berdamai. Kalau dia reset, dia tak terima sakit dia tu lah. Dia tak terima berdamai dengan takdir, dia tak boleh. Dia tak terima, suami saya toksik doktor, kawan saya toksik. Awak terima dia ke doktor? Bukan, terima Allah bagi ujian tu. Awak tak perlu bersalam dengan dia. Tak perlu bersalam, minta maaf, tak payah. Awak terima, Tuhan lantar je. Berdamai dengan takdir Allah, bukan berdamai dengan orang jahat tu. Tidak. Okay. Lepas tu yang seterusnya, dia kena reset pagi dengan malam. Lepas tu dia kena tutup trigger. Kalau dia reset, dia terima, dia tak tutup pintu trigger, datang balik rumah kita. Kalau kita buka pintu, ayam masuk, kita halau. Saat lagi dia bewok masuk, kita halau bewok. Lepas bewok masuk, saat lagi masuk penyamun pula. Pintu rumah kena tutup. Kalau rumah kita bocor, ada 5 pintu bocor, kita tadah dengan besen air hujan kan. Hujan tak tadah lah, tak hujan tak tadah kan. Dia menghalang banjir rumah lah, basah. Tapi kalau kita tak tutup lubang, satgi hujan, basah lagi. Sampai bila nak tadah? Sampai bila-bila. Jadi kalau nak rawat rumah bocor, tutup bumbung tu. Bumbung lubang kena tutup. InsyaAllah tak payah besen, boleh lenang. Tak mai dah. Pintu rumah kalau tutup, dia tak mai dah, Dr. Wan. Orang anxiety, pintu dia kat mana, Dr. Wan? Pintu masuk anxiety tu kat mana? Ada 5 pintu masuk, Dr. Wan. Nombor 1, Mata yang melihat Google lah, lihat TikTok lah, lihat ChatGPT lah, lihat konten kemalangan lah, lihat produk lah, tengok dia mata dia tu. Tengok orang mati lah, tengok kemalangan lah, tengok CCTV, tengok konten-konten dekat IC dia lah, mata. Nombor 2, telinga hak dia dengar nanti tak boleh. Orang tanya, hang sihat ke? Kena. Hang baik ke? Kena. Hang pucat sangat? Kena. Awak hang kurui? Kena. Orang tanya kurui kena. Orang tanya mak sihat? Orang tanya hang sihat ke hari ni? Kena terus. Anxiety tak boleh orang tanya. Tak boleh. Dia tak boleh tengok, dia tak boleh dengar. Mulut hadut cakap, tak boleh lah, angin lah, tak larat lah, kembung lah, penat lah, letih lah, pedih lah. Mulut je cakap dia main. Mulut hadut cerita. Sebab tu anxiety dia tak boleh sharing. Kalau dia cerita, doktor saya, kalau saya cerita kat orang kan, nanti kat kawan, kat lelaki saya lega. Memanglah lega waktu tu. Saat lagi dia teringat balik. Cuba Tok Wan cerita, Dr. Wan cerita kat saya, cerita bekas girlfriend dulu. Macam yang hak buat jahat kat tu lah, hak lari ke apa, hak buat nanya tu lah. Cuba Dr. Wan cerita kat saya hari. Cerita tu rasa lega. Dia tu saya, girlfriend saya jahat. Okay. Curi dia saya apa semua. Lepas tu dia nak menikah, dia lari kot jantan lain tau. Tak guna punya perempuan. Okay, lega puan hati. Kawan berkata, itulah perempuan tak guna. Lega Sat. Esok cerita lagi. Lusa cerita jadi apa? Teringat tak teringat? Teringat. Teringat. Dia kalau dia sebut cerita, dia akan teringat. Sebutan tu menyebabkan kita teringat. Sebutan tu adalah doa. Sebut tu doa. Nabi kata jangan sebut benda yang buruk, yang negatif. Sebut, saya baik, saya kuat, saya sembuh, saya sihat, saya berani, Allah tolong. Sebut. Benda hak disebut hari-hari, dia ingatlah kepala otak. Macam mana? Helikopter mari terbang. Veronica kan. Aku tengah berak pun di mic kepala otak. Domik kepala otak kan datang tu. Sebab kita dengar, tadi kita dengar kan. Kalau nyanyi lagi teringat. Fasih tu. Hak dia sebut tu kan, Fasil. Tengah berak tu teman, nak tidur teman. Helikopter mari terbang, askar mari menembak. Kan? Teringat tak? Teringat. Cikgu kata, balik rumah, baca 1 kali 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Ulang kan? Lama-lama ingat. Ingat. Last kali minggu depan pergi hafal. Bukan dia faham lah. 2 kali 1 kali 2, 2 kali 2, 4, 2, 3, 3, 6. Dia garu ya. Bukan dia faham lah. Dia hafal. Teringat. Benda yang disebut tu teringat. Doktor, kenapa doktor kata jangan cerita? Sebab dia teringat. Jangan cerita tu teringat. Tapi saya lega waktu tu. Esok dia teringat. Jangan sebut dah. So maksud sekali tu dah. Jangan cerita dah. Lepas tu tutup terus. Cerita lain. Cerita lah kumbang terbang ke, bunga apa, cerita jalan ke, minum ke, cerita hal lain. Nanti dia dapat cerita baru.
Macam contoh macam kalau kita lupa birthday bini kita, kan setahun sekali je cerita. Tu pun jadi salah juga. Salah, itu memang salah. Tahu-tahu lupa IC dia. Ingat. Itu memang salah. Lelaki ni kalau ingat pun salah, dia lupa memang lagi salah. Kita ingat pun salah juga. Sebab dia tanya, awak lambat ingat. Kita teringat pukul 11 kan. Kalau kita teringat kata pukul 1 pagi, kita ingat 1 pagi pun dia salah. Awak tak abang pukul 12. Dia nak betul-betul pukul 12 tu tak salah lah. Kalau tak teringat lagi lah salah. Kalau teringat pagi esok pukul 7 pagi, awak teringat happy birthday sayang, dia kata awak pukul 7, awak tak malam tadi. Kena dia salah atau tak salah. Selagi tak bagi hadiah, tak salah. Bagi hadiah baru betul. Betul. Bagi betul. Kalau kita bagi pukul 12 tengah malam kan, dia kata kenapa pukul 12 tak ada pukul 11. Jadi kalau salah dari segi isteri itu, dia memang tak ada masalah lah. Sebab itu salah bukan segi etika, itu salah dari perasaan. Orang lelaki dia tak ingat. Bukan dia tak ingat, orang lelaki dia tak pernah ingat sebab dia tak penting. Dia akan ingat bila dia kena, bila benda tu kita nak, kita set. Aku kena ingat birthday bini aku. Bila kita set kan, dia akan ingat sampai mati. Orang lelaki dia take it for granted. Kan, dia tak benda tu tak penting bagi dia. Betul. Dia tak penting. Tapi kalau dia nak set, memang dia boleh set. Betul. Dia ingat bila. Kawan dia pergi mancing boleh ingat. Dia boleh ingat kalau dia nak. Perkataannya nak tak nak aja. Kalau tak nak, memang reset otak pun. Kalau tak nak, tak boleh telefon lah. Kan tak? Kalau kita nak kan. Betul tak? Kita tak ingat sebab kita ada benda yang penting. Birthday tu tak penting bagi kita. Birthday bagi perempuan penting. Kita ada lagi penting nak ingat. Jadi salah juga. Betul. Anxiety datang balik. Kena marah. Betul. Kita bunga dengan nasi goreng mana penting? Mesti nasi goreng. Nasi goreng dia pun tak. Dia pun nasi goreng tak penting. Bunga penting. Makan bunga tu. Kita fikir lain. Dia pun fikir lain. Tak ada. Tanpa bunga, selera tu tak ada. Betul. Itu dia. Itu perempuan lah. Itu normal. Okey, yang datang kat Dr. Man Anxiety ni selalunya by gender. Mana paling banyak? Perempuan ke lelaki? By gender By gender saya tengok sama banyak. Sama banyak? Sama banyak lelaki perempuan. Okey. Muda pun ada, tua pun ada. Tapi by race beza. 1000 pesakit anxiety yang saya jumpa, 997 tu Melayu Islam. 2 India, 1 Cina. Jarang saya jumpa India dengan Cina yang jumpa. Banyak kes Islam Muslim. Anxiety kalau murung untuk India yang bunuh diri, kes tu sebabkan oleh suami dia toksik, suami dia minum, pukul dia, abai dia kan. Bukan datang kerana anxiety by itself. Tapi kalau Muslim tu, saya jumpa kes ni selepas saya dah rawat beribu-ribu orang. Daripada kekeseluruhan saya buat conclusion, kenapa orang Melayu Islam makin ramai? Ada masalah ni? Ada benda yang tricky kat belakang tu. Dan ramai orang yang masuk Islam yang saya jumpa yang sakit anxiety ni, ending dia nombor 1 bunuh diri, nombor dia mati kering. Mati kering. Mati kurus kering, rawat ubat tak jumpa. Dia rawat tak jumpa sampai dia meninggal dengan kekurusan. Doktor ubat tak boleh, ustaz ubat tak boleh, semua berubat pun tak boleh, dia akan mati kurus kering. Yang kedua. Yang pertama bunuh diri sebab depression. Yang kedua sebab kurus kering sebab tak jumpa ubat, tak jumpa penyakit. Yang ketiga, dia akan efek pekerjaan dia dan juga amal ibadah dia. Ramai orang anxiety hari ni yang Melayu Muslim tak boleh rokok dan sujud atas. Dia tak boleh rokok dan sujud atas sejadah dah. Yang dua, ramai yang tak boleh sembahyang macam dulu. Dia pening menyebabkan dia tak boleh rokok dan sujud. Bukan dia tak sembahyang dia sembahyang tapi tak boleh rokok kerana dia pening dan letih lemah. Yang ketiga, orang lelaki Islam ramai yang tak boleh sembahyang Jumaat dan pergi masjid kerana kat masjid selalu dapat penyakit. Di masjid dia akan dapat anxiety symptom psikosomatik, kepala pening, kepala melayang, jantung berdebar, sesak nafas, rasa nak mati, rasa nak jatuh, rasa lembik, rasa lemah, berdebar dan sebagainya, angin, sendawa dan sebagainya. Takut jumpa orang, takut pergi masjid. Bukan tak nak sembahyang Saya jumpa ramai pasien saya dekat 4 tahun 3 tahun tak pergi sembahyang. Sebab tu di masjid, sebab sakit pening. Kalau surau okey? Surau pun tak boleh, orang ramai tak boleh. Dia sembahyang kat rumah. Itu pun sembahyang kena duduk atas atas kursi. Dan saya jumpa juga ramai pasien yang tak boleh puasa Ramadan.
yang 4 tahun 7 tahun pun dia tak boleh puasa. Dia nak puasa tapi dia tak boleh puasa kerana perut dia pedih kalau dia lewat makan. Dia lewat makan, dia pedih. Dia lewat makan, dia pedih. Dan dia kena kerap makan. Jadi bila kerap makan tak boleh puasa. Maka ubat gastrik GERD tak boleh. Dia bukan tak nak puasa, dia tak boleh puasa kerana perut sakit. Walau dia makan ubat gastrik, dia datang sakit juga. Walau dia pantang, dia sakit juga. Itu anxiety yang menyebabkan perut dia sakit. Yang ketiga, ramai orang yang tak boleh naik kapal terbang pergi umrah. Sebab takut fly tu. Takut flight. Ramai orang juga yang sakit murung kerana terpaksa kena berhenti kerja sebabkan oleh tak boleh keluar rumah, takut pergi jumpa orang ramai, takut pergi bawa kereta, takut pergi jumpa ramai dan sebagainya. Dia efek semua keluarga. Dan sakit ni bukan dia seorang. Bini dia kena, laki kena dengan bini kena sekali. Kalau bini kena, laki dia kena, mak dia kena, anak dia kena. Dia adalah penyakit, kalau kencing manis kena laki dia saja kan. Anxiety kalau kena, dia kena sekali dengan bini dia. Walau macam mana sekali elak pun dia kena juga. Dia tak boleh tidur dengan laki-laki dia, tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur dengan bini dia, tak boleh tidur. Dia tak boleh kerja dengan laki-laki dia efek. Dia nak pergi kerja, laki dia kerja. Abang tak pergi kerja bang. Abang keluar saja saya sakit. Abang keluar saya bergelisah. Abang keluar saya duduk seorang tak boleh. Dengan laki dia keluar, tak boleh. Keluar tak boleh. Betul lah. Pergi kerja kena call balik. Duit habis banyak pergi buat rawatan, kerap kena duduk depan hospital, duduk nak hilangkan sakit, stres dan sebagainya. Penyakit ni tuan-tuan, anxiety ni disebabkan oleh risau dan takut dan bimbang yang keterlaluan. Macam mana dia dapat? Daripada internet, daripada orang. Orang yang menakutkan orang tu adalah orang yang menyebabkan orang sakit. Siapa yang menyebabkan kita takut? Siapa suruh kita takut? Syaitan suruh kita takut. Syaitan ni? Manusia takutkan orang, doktor takutkan orang, internet takutkan orang, mewas-waskan orang. Syaitan boleh bisik direct. Kalau dia tak boleh bisik direct, dia suruh manusia yang bisik. Kalau dia tak boleh bisik direct kepala otak orang, dia suruh internet yang cakap, ChatGPT yang cakap, content creator yang cakap, penjual produk yang cakap, doktor yang cakap, farmasi yang cakap, ustaz kampung yang cakap. Menakutkan orang tu kerja iblis. Menakutkan orang adalah kerja iblis, bukan kerja Nabi. Kan? Betul. Kita kalau menakutkan orang, memfitnah orang, mengatakan orang, mencuri orang, merogol orang, membunuh orang, menyakitkan hati orang adalah kerja iblis. Semua iblis, betul? Salah satu daripada ciri-ciri iblis, kerja dia adalah menakutkan orang. Timbul was-was. Sebab tu dulu penyakit anxiety kurang, tuan. Sebab tak ada handphone, tak ada internet, tak ada live, tak ada CCTV, tak ada dashcam, tak ada content creator yang menjual produk menakutkan orang. Betul. Kita menjual produk tu bagus, tapi jangan kita menakutkan orang. Kita memberi orang motivasi, kebaikan-kebaikan dia, kesedaran dia, awareness dia. Ramai doktor kata jangan makan ni, jangan makan gandum. Semua tak boleh habis. Semua tak boleh. Memang gandum tu ada gluten, tapi makan kita langgar tepung gandum 1 kilo. Kita makan sikit-sikit, kan? Kita kata kurangkan. Kita jangan makan gandum, jangan makan nangka, jangan makan pulut, jangan makan pedas, jangan makan cili, jangan tu takut. Nanti awak dapat gini sakit jantung, awak dapat meninggal. Jangan goreng, jangan makan minyak kelapa sawit, jangan goreng, jangan itu, jangan semua ini. Jangan. Santan tak boleh. Makan apa Pernah dengar tak tuan? Pernah. Tak, jangan makan santan. Memang santan tu tak boleh diminum satu tu. Minyak kelapa sawit jangan minum lah. Kita goreng tak ada masalah, jangan diminum je kan. Tapi dia buat balik kepala dia, jangan makan, tak boleh makan, takut. Makin stres kawan tu. Stres, dia dapat penyakit. Dia batang-batang tak sembuh. Ketakutan tu disebut oleh orang ramai. Kerana kalau kita nak baik anxiety, kita kena beranikan orang. Anxiety tu kan takut. Lawan dia berani. Berani tak ada ubat berani. Ubat tenang boleh, dia menutup ketakutan. Tapi berani tu nak dididik. Betul. Positif tu nak dididik. Faham? Kalau kita makan ubat tenang, dia mengurangkan ketakutan, fine. Tapi berani tak berani. Dia kena didik. Saya berani, saya kuat. Berapa orang yang kat dalam internet sekarang, kat social media, dekat konten, dekat mana, yang bercerita pasal benda yang positif dan memberanikan orang? Tak banyak. Dia kata 80% semua menakutkan. Tuan tahu tak? Kan? Orang dengar burung gagak kan, ketang. Dengar burung gagak, ketang. Burung hantu, ketang. Bunyi anjing, ketang. Bunyi ambulan dengan beng jenazah, ketang tau. Tapi bunyi azan tak pernah orang ketang. Maka orang yang beriman itu bila dia dengar nama Allah diseru, maka bergetar hati dan jiwanya. Orang sekarang
Orang anxiety, bila dia mendengar bunyi ambulan dan burung gagak itu, maka bergetarlah badannya. Hampa lah. Hampa. Bila dia melihat, bila dia melihat buah nangka, pulut, apa lagi? Bergetar. Tepung gandum, pizza, maka bergetarlah badan dia. Kau kan takut nak makan. Saya ajak orang, wahai manusia semua, takutlah satu kepada Allah. Nabi kita takut kepada Allah. Nabi kata jangan kau takut kepada aku. Nabi tak pernah suruh takut kepada dia. Betul. Sayanglah aku, tapi takutlah kepada Allah. Kita hari ni takut. Boleh tengok buah nangka dah tuan. Oh nangka, matilah saya. Angin. Ampalah semualah. Hampa Tuhan apa banyak. Tuhan apa? Kita kan Tuhan tu takut kan? Takut kepada Allah. Tuhan apa? Nangka, pulut, buah cempedak, buah durian, tepung putih, pizza, roti, mi goreng, apa lagi? Air, kopi, teh. Ambulan tu Tuhan apa? Ambulan tu Tuhan apa? Ambulan bagi jenazah tu Tuhan apa semua tu? Sebab apa takut? Betul tak? Burung gagak Tuhan apa semua? Hampa ambil lah kau cakap. Jangan takut. Jangan takut nak sembuh hati. Saya takut Allah saja. Saya tak takut kecil manis, darah tinggi, kolesterol, lumpuh, sakit jantung. Saya tak takut. Tuhan bagi, saya terima. Bukan seronok. Kita jangan takut. Itu yang saya ajak dalam rawatan saya. Terima penyakit itu. Jangan takut bukan-bukan. Jangan dengak bukan-bukan. Ajak anak-anak kita. Dulu mana hampa main dulu makan buah nangka, hampa kecil makan buah nangka elok je. Terus ada bohong, dulu buah nangka sebiji betul lah beli. Dulu buah durian satu lori hampa makan boleh. Dulu tepung gandum cucuk sepinggan hampa mati habis semua. Tiba-tiba bila dengar cucuk gluten ni apalah, takut melampau-lampau. Fear mongering. Takut melampau. Cucuk makan satu dua lah. Janganlah cucuk satu belangong betulan. Santan jangan diminum. Buat kuah, ambil lah. Sikit-sikit cari rasa-rasa kan. Nabi kata makan semua yang halal, jangan makan yang haram, dan jangan makan banyak. Nabi kata jangan makan banyak. Hampa takut yang banyak. Hampa takut banyak kan. Hampa. Lepas ni doktor-doktor jangan takutkan pasien. Makcik dia kecil manis, darah tinggi ya. Makcik jangan risau, okey? Kalau makcik risau, darah tinggi makcik naik. Berapa orang ramai pergi hospital darah tinggi naik? Han? Betul tak betul? Apa pergi? Sebab bila kita stres, darah naik. Bila hampa stres, hampa risau, hampa takut darah hampa naik. Sebab tu bila hampa cek kakak darah hampa naik, tu sudah cek lah, biar Tuhan jaga. Tu sudah cek. Faham tak? Tenang menurunkan darah tinggi. Bila hampa stres, darah tinggi naik. Darah tinggi naik mula senang dapat heart attack, senang dapat stroke. Hormon sebab saya kortisol lena bukang period yang kita bukan tak payah stres lah. Tapi saya sakit doktor. Sakit tu normal. Tapi saya accident doktor. Accident tu normal. Saya anxiety doktor. Anxiety tu normal. Saya jatuh doktor. Jatuh tu normal. Laki saya jahat doktor. Laki saya jahat tu normal. Bini saya bising doktor. Bini bising tu normal. Bukan dia gila. Memang perempuan bising, baru lelaki bergerak. Tak bising, duduk tak bergerak. Dia lebih baik bising kita bini bercakap daripada dia. Diam. Bini bercakap tu normal. Diam ni kita. Ada problem ni. Gila lah hang. Lebih baik buat mak cakap. Mak kena cakap, cikgu kena bercakap, bini kena bercakap. Laki memang tak bercakap. Laki cakap sepatah dua lah sebab dia duduk fikir benda lain. Orang laki memang tak cakap banyak. Itu normal. Perempuan dijadikan cakap banyak sebab tu Tuhan bagi orang lelaki pekak. Pekak tak tuan? Pekak nak? Betul. Pekak kan? Kita pekak. Sebab kita dah buat pekak selalu kan? Yang mana kita pekak kan? Kenapa Tuhan jadikan lelaki pekak? Kerana nak menghalang lelaki tu pukul bini dia. Nombor dua, menghalang lelaki tu daripada menjatuhkan talak. Yang ketiga, menghalang lelaki tu daripada sedih pada malam itu hingga jatuh dosa kepada bini dia. Tu lelaki jadikan pekak, bini bising. Kita buat apa? Ya, buat pekak kan? Dengar tak? Dengar. Padahal tak dengar kan? Sebab masuk sini pun. Tak masuk kan? Tak masuk. Lama-lama kita buat pekak dah tuan. Kita pekak betul. Kita tak tahu mana satu yang betul, yang mana tak betul kan? Dia suruh beras pun tak masuk. Beras pun tak masuk kan? Lupa lah. Beli benda lain. Sebab kalau kita dah awak ceraikan saya. Kalau dia masuk otak, habis. Jatuh. Berbanyak kali je. Awak jantan keparat, awak jantan tak guna. Pang masuk. Dia masuk otak, dia terangkat tangan. Dan kalau dia masuk otak, dia tak terangkat tangan, dia tak cerai, malam tu dia diam. Sedih. Aku jantan tak guna
Aku dah kerja dah macam-macam dah cari duit, bagi anak bini, penat, bagi mana kerja. Malam jadi murung. Down kan. Tu 3 benda kenapa Tuhan bagi jadi telinga orang lelaki pekak. Dan kenapa perempuan cakap banyak? Kenapa perempuan nak cakap, nak marah anak, nak remind orang lelaki. Kan. Memang sebab perempuan cakap tu adalah hiburan kan. Kita seronok kan. Rumah ingat kan. Kemudian tak. Betul. Tu semua Tuhan bagi maha bijaksana. Semua bersebab Semua bersebab. Okay, menarik. So memang approach Dr. Man untuk anxiety ni sangat-sangat menarik sebenarnya. Jujur saya cakap, dekat social media Dr. Man memang terkenal dengan anxiety. Padahal mula-mula terkenal dengan kuti-kuti semua tu. Tetapi disebabkan kita bagi anxiety approach daripada Dr. Man ni, satu yang tak pernah dibuat oleh doktor-doktor yang lain. Doktor lain kalau saya anxiety drugs tak habis-habis. Tapi yang ni approach yang kita panggil lebih natural, alternatif dan ubah lifestyle. Betul. Reset minda. Betul. Kebanyakannya. Itu yang dan benda tu menjadi. Dia tak harm pada patient. Why not kita try? Betul. So far sampai sekarang Dr. Man terima berapa patient dah? Bilangan itu. Rasa-rasa. Rasanya lebih dekat 10,000 lebih dah. Sejak daripada dia banyak kes ni selepas COVID lah. COVID 5 tahun. Ramai. So kalau korang nak dapat Dr. Man ni, nak pergi mana? Jumpa Dr. Man kat mana Dr. Man? Dr. Man boleh promote diri Dr. Man tak? Saya dah berada di klinik TDDI dekat Cawangan Pantai Dalam. Tetapi case appointment kita dah penuh sampai bulan 9 bulan 8 lebih bulan 9 dah penuh. Bukan sombong, tapi satu kes tu dia ambil masa lah dalam 2 jam 3 jam juga satu kes. Jadi kepada hamba semua yang nak jumpa saya, boleh hubungi manager saya, Puan Wada yang dengan saya pada hari ni, dan manager kita yang lain lah, Cik Fuzah ada, Riha ada, Diana ada, beberapa orang lagi. Nombor tu ada dekat link yang saya bagi dekat semua platform. Dekat bio, dekat link di bio tu, dekat semua platform ada nombor dia orang. Tekan je www.teman.tdi.com, ada keluar muka dia orang, alamat saya di mana-mana. Tapi jangan walk in lah, bukan sebab saya sombong, tidak. Kalau walk in tu tak dapat jumpa saya kerana waktu tu saya tengah ada rawatan lain. Selain daripada rawatan anxiety, saya sebenarnya bukan pakar anxiety. Saya pengidap anxiety dan juga pengalami anxiety dan juga membantu orang anxiety baik tanpa ubat. Payah sikit lah tapi boleh. Kalau nak mengesahkan anxiety boleh, nak baik sembuh anxiety pun boleh, hubungi saya, InsyaAllah. Kalau tak boleh dapat personal, buat grup. Buat grup. Ada grup lah 4 orang 6 orang, kita buat sama-sama. Pakar saya bagian laser lah. Anxiety, kutil, kutuk, semua itu memang kesukaan saya. Anxiety ni bukan kesukaan saya. Anxiety ni adalah amanah Tuhan bagi. Dalam rawatan anxiety ni saya ingat satu benda ya. Mengajak manusia menerima ujian Tuhan dan bersabar dengan takdir dan mensatukan Allah. Yang tu saya rasa. Jadi saya rawat anxiety ni bukan sebenarnya nak mengejar kepada, kalau laser tu memang kepuasan saya. Kepuasan saya bila saya boleh repair, buat ketuak tu saya suka yang tu. Suka buat laser ketuak dan semua tu memang bila cantik tu saya sukalah. Itu kesukaan saya. Tapi anxiety ni adalah amanah yang Tuhan bagi untuk nak mengajak hamba semua redha dan mengelakkan diri daripada membuat benda tidak baik, iaitu menakut-nakutkan orang dan menduakan Tuhan. Dalam rawatan anxiety ni tuan-tuan, saya jumpa banyak orang yang dah boleh solat pada hari yang sama, dia boleh sujud hari yang sama, dia boleh jalan pada hari yang sama, dan boleh rokok macam biasa balik. Saya rasa seronok. Dan boleh makan dan boleh puasa. Yang tu saya seronok. Saya nak mengajak hangpa semua balik kepada yang sebenar-benarnya, bahawa kita adalah manusia yang akan sakit. Tak payah risau tentang apa yang Allah bagi. Jangan takut dengan semua penyakit yang Allah bagi. Kita redha, kita redha aja. Walau kita tak minat, walau kita tak suka dan kita tak nak sakit, kita tak nak mendoakan sakit pun. Tak ada manusia nak sakit. Tapi kita tidak ada pilihan. Kembalilah kita bersabar dan redha Allah bagi. Tenanglah. Tengok muka isteri suami kita, tengok muka Dr. Wan tenang, tengok muka saya sikit-sikit tenang. Balik muka, tengok muka mak ayah kita, bunga isteri kita, muka anak-anak kita. Tenang tu adalah tenang tanpa pil. Tenang tanpa pil tu ada di rumah kita, ada di tempat kerja. Tengok kereta yang cantik, tenang. Tengok ustazah cakap tenang, berzikir tu tenang. Tengok alam tenang, pergi berjalan.
Bersedekah tu tenang, berzikir tu tenang, solat tu tenang, bagi anak makan, suami makan tu tenang, siapkan makanan rumah tu tenang, siapkan katil yang bersih dan tenang untuk suami tu tenang, rumah yang bersih tu tenang, tutup rumah rapat-rapat supaya tak ada benda masuk tu pun tenang, rumah bersih tu tenang, pinggan mangkuk tenang yang tanpa pil. Cari bahagia. Allah kata tengoklah alam ini, maka insya-Allah akan jadi orang yang beriman, yang orang yang sangat-sangat tenang tanpa pil. Syarat je kena terimalah sakit tu dulu. Kalau berusaha untuk jadi tenang tanpa menerima ujian Tuhan, kita akan tersangkut. InsyaAllah siapa yang follow saya akan ajar perintah tenang. Jangan baca bukan-bukan, jangan dengar bukan-bukan, jangan sebut bukan-bukan, jangan google bukan-bukan, jangan memaksa diri. Ramai tak boleh tidur hari ni kerana menekan-nekan. Jangan menekan kepala hingga dia tak boleh tidur. Biarkan Tuhan yang bagi tidur. Berapa jam pun tak apa. Sebab sihat tu hak Allah. Ujian penyakit tu hak Allah. Menyembuhkan pun hak Allah. Tidur tu hak Allah. Nyawa kita hak Allah. Berapa jam rezeki Tuhan bagi RM4 pun hak Allah. Tidur 2 jam 3 jam pun hak Allah. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Jangan menekan-nekan. Nanti tak boleh tidur. Tidur tu tak payah dipaksa-paksa dengan pil. Yang ada 4 step untuk tidur. Reset otak dan keluar lidah. Doktor Wan dengar tak pasal keluar lidah? Tak pernah dengar. Keluar lidah? Okey. Keluar lidah 40 saat setiap malam sebelum tidur. Mula-mula reset lah. Malam ini saya boleh tidur dengan mudah dan tenang. Tak ada masalah, tak jaga-jaga, tak mimpi-mimpi dan tak terkejut. Malam ini aku tidur dengan sihat dan mudah. Nak jaga pagi esok, nak bangun pukul 5 pagi, nak solat. Sihat sepanjang malam, sihat sepanjang pagi. Mesti boleh tidur. Pejam mata. Kita kan kuat, kita kan pandai. Allah tolong. Lepas tu keluar ke lidah 40 saat sambil tangan bilang. Bilang 40 40 dan 40 2 3 kali nafas 40 lagi. Bila kita keluar ke lidah panjang-panjang, di belakang sana ada tulang hyoid bone di pangkal lidah tu. Bila kita keluar ke lidah, maka dia akan menarik tulang tu menekan saraf vagus parasimpatetik. Dia bagi tenang, mengantuk dan heart rate akan turun dan mudah mengantuk. Cuba try setiap malam. So 40 detik buat 3 kali. Lidah keluar panjang-panjang. Kalau kita tengah stres, kalau kita tengah panik kat tengah jalan ke kat mana tempat kerja, kita tengah stres sangat, panik, kita keluar ke lidah, ada orang ramai, kita tutup lah. Boleh membantu untuk mengurangkan nervous ataupun sympathetic drive. Okey, menarik. Saraf vagus bila so dia aktifkan saraf vagus, parasimpatik akan aktif, simpatik akan deaktif. Dia akan slow down. Antara kawan nafas dengan keluar lidah lagi cepat. Ya. 4 step untuk tidur malam. Pertama, yang saya cakap tadi lah. Kedua, keluar lidah. Nampak macam kelakar tapi memang boleh. Siapa yang buat dengan live saya sekali 40 pun dah rasa ngantuk. Keluar 40 lah 3 kali. Lepas tu ambil shilling yang besar sikit lah, yang RM1 ke 50 sen kan. Tutup mata, letak plaster. Tutup plaster. Lepas tu jangan buka jangan buka kecuali nak terkencing ke kecemasan baru buka. Jangan buka. Kalau buka saja maka cahaya masuk, dia akan aktifkan balik otak. Sebab otak kita switch dia dekat mata. Telinga tu baru nombor 2, mata nombor 1. So tutup mata dia pakai shilling. Kenapa shilling? Kenapa tak pakai air cover? Sebab shilling tu dia berat dan sejuk. Yang kedua, kita letak plaster. Sebab air cover tu dia masih dia boleh masih nampak. Cahaya masuk, tutup mata. Nombor 4, zikir. Tarik nafas perlahan-lahan dan lepas kata subhanallah. Tarik nafas, subhanallah. Nafas perlahan-lahan je. Subhanallah. Subhanallah. Ulang subhanallah. Jangan bilang berapa. Jangan subhanallah kuat-kuat pula. Jangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sebab dia perlukan fokus dan konsentrasi. Subhanallah walhamdulillah banyak ayat. Dia nak satu je. Subhanallah, alhamdulillah. Satu je. Nanti dalam 4 step tu boleh tidur. Percaya tak percaya, buat malam ni. Pertama, reset otak. Saya ulang malam ini hingga esok. Itu untuk kalau siapa anxiety kena 2 step. Saya ulang untuk anxiety malam ini hingga esok, hingga selama-lamanya kita baik,
kita kuat, kita pandai, kita sembuh, kita berani, kita sihat, kita gembira, kita tenang, kita dah tahu penyakit kita dah terima dan redha, berdamai dengan takdir, kita akan kedah saja penyakit anxiety ni, akan hilang selama-lamanya tanpa ubat, mesti boleh. Kita akan kuat, kita akan pandai, Allah tolong. Sambung. Malam ini kita boleh tidur dengan mudah dan senang dan tenang. Tak jaga-jaga dan tak mimpi-mimpi, tak terkejut-terkejut. Kita akan bangun sihat pada pagi esok pukul 5, pukul 6. Sihat sepanjang malam, sihat sepanjang pagi. Mesti boleh. Pejam mata. Kita akan kuat, kita akan pandai. Allah tolong. Itu untuk setiap malam. Kena siap setiap malam. Kalau lupa, tulis atas kertas. Baca macam tu. Dan tangan disentuh macam ni. Kita baik, kita kuat, kita pandai. Setiap malam. InsyaAllah seminggu hilang anxiety tu. Lepas tu, kalori Gila. 40. Mata tengok jari kan, mata je ni. Bilang. Sebab kenapa bilang? Sebab kerana nak fokus. 40. Lepas tu tutup mata dengan shilling. Yang keempat zikir. 4 step. Reset, keluar lidah, tutup mata dengan shilling dan subhanallah. Cuba malam ni. InsyaAllah hampa semua boleh tidur. Tapi jangan menekan-nekan. Biar Allah yang menentukan. InsyaAllah memang begitu. Tidur tu perlu tenang, Dr. Wan. Betul. Dr. Wan turun malam ni. Dr. Wan tak payah reset, Dr. Wan dah okey. Dr. keluar ke lidah. Betul. Senang. 40 kali 3 kali. 40 kali 40 kain count, lepas tu 3 kali. 40. Senang. Boleh tidur. InsyaAllah. Lepas tu pagi pula. Kalau siapa anxiety, pagilah. Kalau yang tidur, tak payah pagilah kan. Yang anxiety sebut bangun pagi. Alhamdulillah. Pagi ni masih hidup bernyawa, panjang umur Allah bagi. Pagi ni hingga petang, hingga malam, hingga esok, hingga selama-lamanya kita baik, kuat, sembuh, berani, boleh, berjaya, sihat, tenang, seronok, lapang dada dan hilang anxiety dan penyakit risau, hilang selama-lamanya. Hari ni boleh pergi kerja, pergi semayang, berjumpa kawan, bisnes, berjaya dalam bisnes dan orang seronok, orang suka. Tak ada masalah. Kalau ada masalah juga, tak ada kisah. Rentak, hantam saja. Kita mesti boleh. Allah tolong. Kalau nak hari ni nak podcast, hari ni jumpa orang, hari ni nak meeting, Dr. Wan set otak. Hari ni jumpa orang suka, hari ni jumpa orang ambil produk, hari ni orang sayang, orang seronok. Sebut dalam, sebab dia doa kan? Allah akan bersama dengan apa yang kita fikirkan. Kan? Setuju? Aku bersama dengan apa yang kau fikirkan, sama tentang aku, tentang hidup kau. Ferrari warna apa nanti datang panggil dia sampai dapat panggil dia insyaallah, panggil dia warna apa seal berapa, view berapa, like berapa, follow berapa, orang sayang, orang suka, bini ramai ramai suka. Jangan sebutlah tu. Dia ramai. Sebut kereta pun nanti dia ramai. InsyaAllah. Teknik baru sebab yang bagi sebut tu, ni. Ya sebut. Call. Tengok gambar, tengok Call, sebut. panggil. Kan ada 5 kan? Mata kan? Mata, mulut, telinga, otak dengan jari. Mata tengok gambar, mulut sebut, telinga dengar Ferrari, GTR, FT5S, ikhlas warna hitam. Bini tiga. Datanglah bini 3. Orang sayang, follow ramai, tak apa, orang suka, orang tengok, orang sembuh. Sebut yang kita, orang sembuh. Saya sebut orang sembuh. Hari-hari pagi-pagi saya sebut. Pasien aku sembuh. Allah tolong, kita sebut, kita doa. Allah Allah yang tolong, bukan saya panggil. Betul. Bukan saya yang menyembuhkan. Dr. Wan, pagi Ferrari. Ferrari kan Lambo. Saya minat dulu. Satu lagi Bugatti. InsyaAllah. Sebut. InsyaAllah. Sebut nanti dia datang. Dr. Wan sebut, tengok sebut. Mulut sebut, tangan cari, tengok, tangan cari gambar. Dia orang cari anxiety, cari tak habis-habis apa makanan. Hampa cari, makanan untuk elak anxiety. Jangan cari. Trigger anxiety. Ya, carilah kat mana nak makan, kat mana nak jalan, holiday kat mana, pokok mana best, pinggan mana best, kereta mana best. Pergi jalan, pergi gembira. Jangan cari yang buruk-buruk, tak mau. Cari yang elok. Sebut ni, dia pergi ke otak. Ada 5 panca indera. Tangannya yang menunjuk, tangan yang mencari, mulut yang bercakap, mata yang melihat, telinga yang mendengar, otak yang memanggil. 5 tu, Tuan panggil mesti datang. Confirm datang. Cepat lambat kan. Kecuali orang-orang yang was-was. Dan tak yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Allah akan sampaikan. Panggil dia. Buat seru, Tuan seru dia. Seru dia. Jangan seru. Orang bomoh kat Indonesia, dia seru setan datang.
Nak jadi bomoh kan. Bangun. Dia panggil setan dia jadi bomoh. Bangun orang bangun. Orang mati tu bangun. Oh ya, mampu. Seru yang baik lah. Dia orang seru yang buruk. Jangan seru yang buruk. Panggil siap warna sekali. Ferrari warna merah. Spek apa, enjin apa? Ya. Macam tu. Kalau kita nak sembuh, sebutlah saya sembuh. Ini cerita kereta kan. Kalau tak minat kereta, hari ni boleh jalan. Suami sayang. Isteri sayang. Isteri maaf. Bini saya maaf. Saya kata maaf. Marah. Bini saya mana marah lama-lama ada kan? Kejap je kan? Tak. Saya set otak saya, kau marah normal. Tapi sekejap lagi akan okey. Memang okey, kejap dia okey. Allah tolong, saya kata. Bukan saya kata tolong, bukan dia. Bukan puih. Allah tolong. Tapi tak cakap macam ni. Dia kata abang buat apa tu? Cakap hati. Okay. Bini saya marah tak lama. Sebab saya set bini saya marah tak lama. Faham? Abang faham? Oh iya ke? Minta maaf. Abang tak sengaja. Saya bukan ego. Saya kata minta maaf, abang tak sengaja. Allah tolong. Saat gitulah tolong. Abang nak makan apa? Ya. Cik, faham? Panggil. Dok Tuan panggil. Dok Tuan ni saya kenal lama lah. Lama. Mama Dok Tuan. Jadi saya berbanggalah. Dok Tuan saya tak sehebat dia membuat konten kan. Bagus. Sampai support Dok Tuan. Dan juga produk turmeric tu bagus. Apa nama ni, kunyit hitam. Kunyit hitam tu sangat bagus lah. Dia mangga hitam. Saya nak cuba juga. Tapi saya tak sempat nak beli. Yang ini dapat free code. Kita bagi. No worries. Tapi dia bukan nak saya nak cakap yang produk tu memang bagus lah. Memang bagus. Dia bukan ubat, tapi dia adalah satu bahan yang Tuhan buat bagi kita sebagai natural healing untuk mencegah penyakit-penyakit dan juga mengurangi keradangan. Memang bagus lah. Bukan nak bodek, tapi memang saya duk tengok lama bila aku nak beli order. Bila nak beli tak sempat nak beli. Hari ni dapat kod free kan, dapat beli. Tapi ni saya belilah, tak boleh minta free selalu kan. Apa belilah bas support satu box. Tapi benda yang bagus kita kata bagus lah. Memang bagus. Kita berdoakan Dr. Wan berjaya dalam hidup dia. Jangan neki dengan orang. Tuhan bagi hak masing-masing. Walaupun Dr. Wan tak, orang kata apa, dalam bukan bidang hospitality, tapi Dr. Wan adalah penyumbang kepada dalam bidang-bidang kesihatan yang membantu kita untuk faham. Ada doktor yang membantu kita merawat, ada doktor yang membantu kita operate, ada doktor membantu kita buat laser, ada doktor membantu kita dari segi psikologi, tapi doktor membantu kita dari segi memaham kita dengan banyak topik-topik perubatan yang terkini lah. Dia memang advance otak dia, jurnal-jurnal saya tak sempat, dah tua dah, tak sempat nak jurnal. Jadi kadang-kadang saya tengoklah jurnal dia tu, saya tengoklah apa yang dia komen. Jadi sebab apa? Sebab saya tak sempat. Jadi jangan dengki dengan orang. Sebab Allah bagi Allah bagi kita bidang masing-masing. Ada yang pandai masak, ada yang pandai doktor, ada yang pandai buat engineering, ada yang pakai lampu, ada yang pandai aircon, ada pakai kipas, ada pakai kereta, ya, betul tak? Betul. Ada pakai wedding, ada pakai macam-macam bidang masing-masing. Tanpa tukang masak, tanpa pemandu Grab, tanpa pemandu teksi, pemandu bas, pemandu kapal terbang, itu kita perlukan dia. Pemandu kapal terbang perlukan doktor, perlukan makan. Orang tukang makan perlukan berterbang, perlukan doktor. Jadi kita ni memerlukan ustaz, memerlukan doktor, doktor memerlukan ustaz. Semua kita memerlukan antara sama. Tukang kebun pun kita perlu juga. Orang buat jalan raya kan, walaupun nampak dia orang berkilat-kilat semua tengah panas masak duk masak tawa tu kan, tanpa dia orang jalan kita berlubang. Betul. Jadi kalau kita tengok orang yang mungkin kita bagi kita Allah, dia tak ada Allah, tak ada. Tuhan bagi tu memang diperlukan. Walaupun gaji dia mungkin 1,000 lebih, tapi tanpa dia, kita yang gaji juta-juta, ribu-ribu pun tak boleh hidup tanpa dia. Kalau tukang masak tu, walaupun tukang masak gaji 1,700, 2,000 kan, kalau dia tak masak, kebuluk lah kita. Bini kita pun tak masak kan, bini kita pun penat nak rehat juga. Walaupun dia pandai masak, tapi nak bagi dia rehat juga, jaga anak-anak penat rumah kan. Betul. Jadi kita hargai diri kita, hargai nyawa kita, hargai iman kita, hargai ilmu kita, kelebihan kita. Jangan pandang rendah pada diri kita dan juga orang sekeliling. Hormati orang lain, ya? Jangan tengok buruk orang. Yang kedua, jangan tengok kelebihan orang sangat. Kalau kita tengok kelebihan orang sangat, nanti kita iri hati, ain semua kan, dan kita lupa kelebihan diri kita. Betul. Bila kita tengok orang tu ada, kita lupa kita rupanya ada kereta kancil, tetapi ada isteri yang baik, anak yang sihat, rumah yang kecil tapi cukup untuk kita.
Tuhan janji kita nanti balasan yang lebih baik ke akhirat nanti. Mungkin kita hari ni ke rumah kecil, nanti Allah akan bagi rumah yang besar ke akhirat nanti. Betul. Dengan dengki dengan orang. Betul teman, betul. Dr. Man ni. Ni antara produk saya. Ni sachet. Dr. Man boleh rasa? Boleh telan tu. Boleh telan tu. Ni dia. Ni black turmeric, lepas tu campur sikit dengan madu, lepas tu soda, arabica, piperin. Macam Dr. Man cakap tu betul, memang kajian untuk inflammation lah radang untuk kita sengat-sengat badan, sakit lutut boleh kita try. Yang ni antara hot selling ni, Dr. Man. Ni untuk atlet memang suka-suka. Dia bentuk ni air, ni lah bentuk air. Makan tu kan. Terus telan. Senang sikit lah, tak payah macam-macam kan. Betul. Mahal ni benda ni, dia orang buat lawa-lawa, tapi dia masih dia orang boleh jual mampu milik. Betul. Tapi hampa semua, hampa tak payah lebih beli kunyit hitam ni. Kunyah dia terbakar mulut. Pahit kan? Pahit nak mampu tak payah. Yang ni kita bagi sedap sikit. Kita dah ada kajian lab makmal yang kita buat lah. Betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat minum saya. Saya dah tengok lama lah bila aku dapat. Kan ni dapat Allah bagi rezeki. Itulah rezeki saya jumpa Dr. Man. Dr. Man ni antara kita panggil sifu saya, idola saya, antara guru saya, antara bos saya yang membantu sangat-sangat dalam waktu saya jatuh dulu. Dia yang kita panggil sambut sebelum saya jatuh ke tanah. Itulah Dr. Man. Dr. Wan dulu kerja dengan saya tahu. Saya memang kenal Dr. Man dekat 5-6 tahun dah sebenarnya. Hinggalah satu hari. Betul. Orang jealous tengok saya baik dengan Dr. Wan. Taklah je kurang je. Allah bagi rezeki lain. Betul. Tapi itulah sebab saya memang sayangkan hubungan saya dengan Dr. Man. Sampai sekarang kekalkan masih kontak Dr. Man, masih kontak Dr. Man punya manager, wadah dan sebagainya. Sebab kita sayangkan hubungan sebenarnya. Saya pernah jadi bos dia, sekarang saya tak bos dia dah. Dia still bos, sifu, guru saya sebenarnya. Sekarang dia ada bos sendiri. Kita akan berjaya. Nanti kita ada lebih besar. Amin. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah kan. Kita gembira bila ada orang sama-sama Islam sama Muslim yang lain berjaya. Sebab benda tu yang akan membantu untuk menaikkan ekonomi orang Islam dan membantu bagi sedekah, bagi zakat kan. Betul. Bagi pekerja, staff-staff semua kan. Betul. Dan produk Muslim yang memberi produk yang baik dan berkesan dan selamat dan sihat. Alhamdulillah. Ni Allah bagi jadi ni. Allah bagi jadi apa nama kunyit hitam dan juga madu ni. Kami tanam teman dekat Johor. Tanam kunyit tu. Allah bagi benda ni bagus, amalkan. Dia bukan ubat tetapi satu suplemen yang sangat bagus untuk apa nama badan kita lah. Boleh mengurangkan radang. Saya pun tak nak makan sebab saya takut jangkit jantung. Saya duk risau sebab badan saya makan macam-macam tu tuan. Jadi saya takut ada radang dalam badan kita. Jadi saya nak makan ni lah. Saya akan amalkan sebab ni membantu saya. Tak nak kunyah kunyit hitam tak boleh lah kan. Jadi barang tu dalam ni ada betul sauda, ada kunyit hitam, ada madu, arabica, betul. Ada arabica. Jadi benda tu dah dikombin dalam tu, mudah ambil. Apa belilah, support insya-Allah nanti. Insya-Allah. Kalau dia tak ada sistem agent tak ada no? Tak ada. Yang tak ada agent. Tapi dekat TikTok ada. Ada? Dekat TikTok ada. TikTok affiliate biasa lah. Semua yang nak jana income, yang jana income sebagai, dia tak ada agent tapi dia agent juga sebenarnya. Dia dalam TikTok shop affiliate betul. Hampa pergi dekat TikTok shop, ada tuan, ada turmeric ni, buatlah jual. Sambil-sambil tu tak payah modal, tak payah store, tak payah kedai, tak payah buat keluar duit dulu. Tolong ambil video gambar tu, makan tu, jual. Mana tahu rezeki Allah bagi. Tiba-tiba video hamba tu semua jadi FYP. Orang beli. Rezeki Allah tu kita tak tahu. Walaupun video kontot-kontot kan, video kontot-kontot kan. Video kontot-kontot pendek-pendek pun bila Allah tentukan rezeki apa, orang akan beli, dapatlah affiliate. Betul. Berapa ringgit tak tahulah, affiliate dapat berapa ringgit tak tahulah. Dapatlah. Dapat. Sebab benda ni benda bagus. Kalau dijual periuk boleh, takkan jual murid tak boleh. Betul tak? Betul. Baik, terima kasih teman atas dah lah promo satu pasal. Jual kisah lagi anxiety dan lepas tu bagi alternatif kepada orang-orang yang anxiety sebenarnya sekarang tu teman. Punya ramai. Boleh katakan kalau kita lempak batu dekat 100 orang, boleh kena semua tu anxiety. 50%. Betul lah. Boleh katakan hampir separuh persen lah. Separuh tu. Boleh katakan makin ramai lah sekarang ni teman. Betul ramai. Saya pun risau pasal anxiety. Zaman internet ni kan. Betul. Zaman boleh sharing semua. Dan memang ada kajian teman, content creator itu sendiri boleh kata 70% semuanya anxiety. Ada. Tambah-tambah sebab kita ni kalau kita compare likes kita dengan orang lain. Pasal video aku tak jadi, video aku padahal editor lagi teruk pernah dia. Padahal video dia bodoh-bodoh gitulah lah.
boom, Naik 1 kan? juta, 2 juta. Kita mulai anxiety 10,000 je. Start anxiety. Overthinking kan. Overthinking kan? Overthinking. Sebab tu content creator amongst yang ada masalah anxiety juga sebenarnya. Sedar ataupun tidak. Ada kajian sebenarnya. Ada kajian. Memang ada kajian data tu sebenarnya. Doktor sendiri pun banyak. Doktor sendiri pun ada anxiety juga. Cuma kita tak tahu. Kadang-kadang kita tahu tapi kita tak terima. Ramai yang tak terima. Ramai yang denial. Mungkin sebab ego. Ya, aku doktor mana ada sakit contoh. Kita kan kuat kan? Kita kata kita kuat. Jadi kita denial. Kita harap tidak. Kan? Kita harap. Ramai orang bila berdebar, dia harap dia sakit jantung tapi bukan anxiety. Dia harap dia penyakit thyroid tapi bukan anxiety. Anxiety ni adalah penyakit yang orang tak nak. Padahal sebenarnya lebih baik saya anxiety daripada betul sakit lain. Sebab anxiety boleh baik.